Bila saya tanya ni, semua kata baru tahu. Sebab tak ada ulama' bagi tahu kita the greater Israel ni sampai ke tanah suci Mekah. Kerana Israel mengambil kira indah peta dia. Main babak. Melayu nak ubah kuil pun tak boleh. Kuil tu banner atas tanah haram. Milik orang Melayu. Milik orang Melayu. Arab tu kata, kau bukan tidur. Ke 170 sehari. Itulah statik yang telah diberi walaupun tak pernah capai pada jumlah 600 trak yang diperlukan. Jadi itulah jumlah yang ada, yang masuk setiap hari. Cuma jumlah mereka yang keluar mendapatkan rawatan je. Pintu Rafah ditutup. Tiada serangan baru dibuat ke atas Gaza, tapi di tebing barat banyak serangan dibuat. Tapi oleh kerana kita banyak bercakap tentang Iran sekarang, jadi berita-berita settlers merampas tanah-tanah Palestin tak banyak kita dapat lihat. Tapi bagi tahu pada tuan-tuan, ada kematian, ada tangkapan dan banyak serbuan-serbuan dilaksanakan ke atas rumah orang Palestin di Gaza. Saya tak boleh ingat satu-satu, tapi insiden ni bukan insiden baru. Tak ada perang Iran pun, insiden ni dilaksanakan dengan begitu besar. Cuma serangan pengeboman ke atas Gaza tak berlaku. Yang pengeboman besar sekarang adalah berlaku di selatan Lebanon dan juga di selatan Beirut. Saya rasa angka kematian tadi saya tengoklah 305, tapi ada menyebut 322. Angka kematian dengan meningkat dengan begitu pantas di Lebanon. Dengan mereka yang bergelar pelarian telah pun meningkat hingga 400,000 orang mengikut data United Nations. Kita tak ada video untuk nampak 300-400,000 orang sebab video ditumpukan oleh Zain Khadir. Zain Khadir adalah wartawan Al Jazeera yang berada di Lebanon. Video Zain Khadir kebanyakanlah di luar zon perang kerana dia pun tak boleh masuk kamera dalam zon perang, takut dibom. Dan drone tak boleh diterbangkan untuk membolehkan semua media mendapat gambaran udara. Tak boleh dapat kerana di Lebanon ini wilayah yang sensitif. Kita bawa tripod pun boleh nampak macam machine gun. Jadi dalam kelang kabut, wartawan sangat berhati-hati. Baju biru kita dengan topi besi kita ni pun kadang-kadang orang salah baca. Menjadikan kita tak dapat visual yang banyak kecuali static cam yang diletakkan di bangunan tinggi. Jadi nampaklah bombing dia. Tapi gambaran tentang keadaan yang berlaku di bawah, terutama di mana yang dikatakan 400 ke 500 ribu displacement people ataupun orang yang kehilangan tempat tinggal ni, tak ada video dia. Tak saya tanya berapa harga ni Jokowi, jangan saya jawab ke awak. Orang pergi Sumut, orang daftar dekat Sumut tu, awak tanya dekat saya bukan jual tiket Sumut. Lepas tu awak spam lah, saya terpaksa tendang awak keluar. Saya nak kena jawab tu, saya kadang-kadang saya letih nak stres, nak stream. Bila pula UAE menyertai Israel? Tak payah tanya. Dia tanya, saya nak nasihat tuan-tuan satu benda kan. Tak semestinya saya stream, tuan-tuan masuk dalam ni, tuan-tuan boleh tanya apa tuan-tuan suka. Dia tanyakan, bangang, aku dah mengang ni. Ni bangang, bukan semua benda kau boleh tanya. Tanya yang relevan. Kau jumpa mak ayah kau pun kau tak boleh tanya. Mak ayah kau main kau hari apa baru dapat kau. Walaupun mak ayah kau, faham? Kau tak boleh tanya mak kau. Masa main tu macam mana baru dapat kau. Ni relax-relax semua tenang keluar lu. Masuk je asal dia jadi netizen je, dia kata dia berhak untuk tanya semua orang. Lepas tu kita semua nak kena layan apa dia orang tanya. Lepas tu dia suruh relax. Pergilah dekat info link Global Sumut Flotilla. Tanyalah dekat situ. Tenang pula Japarina ni sekejap. Yang mana sampah syaitan terlepas bulan Ramadan keluarkan dulu. Ni yang mana tak payah baca komen pun tenang keluar sekali. Raja Daniel ni. Daddy Race ni saya tak tahu awak tanya apa Daddy Race. Saya terpaksa tenang awak keluar. Soalan-soalan Sumut next doktor Sumut dia tak, saya tenang awak keluar lah senang. Okey. So saya jelaskan bila serangan berlaku di selatan Lebanon dengan pengeboman yang besar. Dan saya beritahu kata Lebanon masih dibom hingga sekarang. Saya baru ulas 8.45 tadi saya masih dekat TV. Tehran, Isfahan dan selatan Iran masih diserang. Berarti kalau tuan-tuan nak tengok, kita dah dapat data di mana 3,000 lokasi telah dibom oleh Israel dengan menggunakan hampir 8,000 biji bom. Dan untuk penjelasan tuan-tuan, hari ini Senat Amerika mendedahkan Amerika telah meluluskan satu lagi biaya pengeboman baru 29,000 tan bom dihantar ke Amerika, berarti ke Israel. Ini menjadikan, tuan-tuan kena ingat 29,000 tan bom. Yang Israel baru bom dengan setakat ni adalah 3,000 sasaran, baru pakai 7,500 ke 8,000 pengeboman. Berarti
stok bom yang dimiliki oleh Israel adalah stok bom yang sangat panjang dan sangat besar. Skala dia untuk membolehkan perang ni berpanjangan. Saya dah jelaskan pada tuan-tuan pada hari Jumaat sebelum tuan-tuan cuti Sabtu dan Ahad. Kita live juga bahawa kita yakin harga minyak akan melambung sekitar $90 pada hari Senin, kerana pada hari Sabtu bila Israel dan Amerika bom beberapa loji minyak milik Iran, harga minyak melepasi $100 USD sekarang. Okey, itu je saya jelaskan. So saya jelaskan kepada tuan-tuan dengan kenaikan harga minyak yang tinggi serta stok gas yang sedang menyusut LNG, kita panggil gas, dia orang panggil LNG. Stok gas LNG juga putus dengan teruk di Eropah. Ini menjadikan salah satu daripada faktor yang semua negara di seluruh dunia sedang lihat adalah kenaikan harga minyak berikutan dalam belanjawan kita. Kerajaan letakkan harga minyak pada 70 secara purata, $70 USD secara purata. Tapi bila harga minyak lepas pada $1 USD, kalaulah dia berpanjangan, berarti subsidi minyak kita akan meningkat dengan tinggi. Dan kalau mana-mana negara mengambil langkah menaikkan harga minyak, okey, bila naikkan harga minyak, kemudian menjadikan kadar inflasi di seluruh dunia juga akan meningkat. Jadi antara yang teruk sekarang ni Belgium, Denmark dan United Kingdom, yang ke mana mereka ialah negara-negara yang bergantung pada gas yang dibekalkan oleh Qatar. Bila Qatar tutup je semua saluran gas kerana bimbangkan serangan dan juga pengeboman ke atas saluran gas, kerana saluran gas Qatar juga diserang. Hari ini saya serang lagi 2 saluran gas, iaitu Bahrain Oil Storage BEPCO, dan diserang juga di Kuwait Oil Storage di Al-Adiri. Jadi 2 lokasi baru yang diserang hari ini oleh oleh peluru pandu ataupun drone Iran, menjadikan keadaan lebih kritikal kerana negara pembekal minyak Qatar, negara pembekal minyak seperti Arab Saudi telah menutupkan operasi minyak mereka. Qatar tutup fully dia punya gas kerana Qatar pembekal 20%. Qatar sahaja sealone dia membekalkan 25% gas dunia. Manakala negara-negara yang berada dalam 6 negara ni dia membekalkan 20% pada minyak dunia. Itu saya boleh update pada tuan-tuan. Syah, tekan dekat soalan Syah. Kalau Syah ikut perang ni kan, takkanlah soalan yang ditanya. Nanti bila saya tanya, tuan-tuan akan ada satu persepsi. Saya tak nak jawab soalan, tapi saya ada satu persepsi nak cerdikkan tuan-tuan dalam bertanya soalan. Nanti tuan-tuan potong viral, orang akan kata, tak boleh tanya soalan langsung. Tuan-tuan dah tahu yang serang ni adalah Amerika. Yang bombing Iran adalah Amerika. Pembantaian ke atas Iran adalah Amerika. Mustahillah Iran yang nak perang kan panjang. Kalau logik tuan-tuan boleh faham, perang ni dah berjalan dengan banyak kali. Dan Amerika melaksanakan pembantaian ke atas dunia ni dah banyak kali. Saya baca data untuk tuan-tuan. Selepas Perang Dunia Kedua, Amerika terlibat dalam mempertahankan sekutu Eropah dan memberi respon kerana serangan Jepun ke atas Pearl Harbor. 1955, Amerika dah mula menjadi negara pembantai perang. Dia memulakan perang. 55, 75 dia serang Vietnam. 2 juta orang mati. Kemudian tengok balik data. Wiki dia data, kemudian tengok data daripada United Nations. 1950-52 dia terlibat dalam perang Korea Utara. Dia terlibat. Kemudian dia bunuh 3 ke 4 juta orang dalam perang Korea 1950-1952. Kemudian tuan-tuan tengok bagaimana dia terlibat dalam perang ke atas Iraq ke atas Afghanistan. 250,000 orang. Ke atas Iraq 400,000 orang. Semua perang ni Amerika yang mulakan. Dia mula dia jajah Iran sampai 8 tahun, dia tak larat maintain, dia lepaskan Iran. Dia jajah Afghanistan 20 tahun. Jadi perang ni panjang di Iran kena di Iraq dulu, Iraq kena perang tak? Amerika yang jajah dia. Perang ni panjang di Afghanistan. Rakyat Afghanistan berperang menentang Amerika. Kenapa? Kerana 20 tahun Amerika tinggal di sana. Jadi kalau kita ambil basic untuk faham, mana mungkinlah Iran nak perang ni panjang. Perang ni panjang kerana Amerika dan dasar-dasar dia daripada dulu. Dia serang, dia jajah. Kemudian dia conquer. Kemudian bila dah sekarang ni, macam contoh saya beritahu pada tuan-tuan, dia dapat Venezuela. Dan dia nak kawal minyak sekarang ni adalah dalam keadaan China tak dapat menguasai minyak dunia. Tengok data dia. Campur minyak Iran dengan minyak Venezuela, stok simpanan dunia adalah 31%. Campur je minyak Venezuela, minyak Iran. Kalau tuan-tuan tengok hari ni, apa yang disebut oleh Lindsey Graham. Rajin baca, cari Lindsey Graham, US Senator. Apa kata Lindsey? Lindsey Graham, L-I-N-D-S-E-Y, Lindsey G-R-A-H-A-M. Lindsey Graham. Senator Republican Amerika, latest news. Nampak Lindsey Graham kata apa?
Lindsey Graham kata, perang ni akan menguntungkan kita. Kalau kita menang perang ni, kita akan menguasai 31% minyak dunia. China akan terkapai-kapai. Kerana stok Iran dan stok yang ada pada Venezuela adalah stok minyak yang terbanyak dekat dunia. Tuan-tuan cari Republican, Lindsey Graham kan? Dia buat statement. Jadi Lindsey Graham mengatakan, saya tengok betul-betul, Lindsey Graham ke... Bukan. Seorang lagi. Saya bagi tahu, tengok dekat grup saya hantar tadi. Lepas tu kena baca grupnya news tu. Dia bagi statement tadi, 31% daripada minyak dunia ni menjadikan Amerika, dia kata pada rakyat Amerika, raihkan perang ni. Satu hari kita akan dapat duit bertan-tan. Raihkan perang. Lindsey Graham kata. A ton of money, dia sebut dekat situ. Jadi waktu sekarang ni, dia nak yakinkan rakyat Amerika dalam naratif. Sokong Trump dalam perang ni. Walaupun orang sedang bercerita perang ni menyebabkan berbilion-bilion duit dikeluarkan. Kata Lindsey Graham. Tapi jangan risau, kata Lindsey Graham. Satu hari kita akan dapat minyak ni dan kita akan kuasai pasaran minyak dunia dengan 31% stok simpanan minyak dunia campur yang ada di Iran, campur yang ada di Venezuela. Akan dikuasai oleh mereka dan China akan lumpuh dalam perlumbaan. Yang mana walaupun China ada teknologi, walaupun China ada duit, tapi China akan menyelami apa yang dipanggil sebagai penggera teknologi yang paling penting adalah minyak. Tuan-tuan tengok dekat Lindsey Graham. Saya rasa story penuh dia, Al Jazeera pun ada. Story penuh dia, Washington Post pun ada. Story penuh dia dekat The Guardian pun ada. Tuan-tuan Google je. Tuan-tuan boleh baca. Saya tak larang nak jawab betul ke US ada kejahatan senjata. Letih tuan-tuan. Saya dah rasa macam nak keluar pada stream dah. Ham, tengok Ham yang pelik-pelik King Ham. Jadi letih. Saya sedang duk ambil Q&A. Jadi tuan-tuan datang from nowhere gencatan senjata. Macam mana duk bombing, bunuh mati hari-hari. Syah, saya pun terpaksa kick you keluar Syah. Saya rasa annoying ada you kat sini. Kick Syah keluar sekali. Miss Autopat, saya tak larang nak jawab. Hari-hari awak macam scam saya je. Apa itu beza doktrin, apa itu beza propaganda, apa itu beza agenda. Hari-hari saya kena jawab benda yang sama. Saya dah jadi macam kena scam dengan soalan yang meletihkan je. Kita hari-hari dah jawab. Saya heran. Sampai saya heran kenapa sekarang ni saya kena jawab soalan yang sama setiap hari. Soalan kalau tak masuk akal, buang terus je lah. Buat penat je kita simpan orang macam ni. So saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham. Berarti dalam perang yang ada, yang kita lihat sekarang ni, walaupun naratif yang diatur pada awalnya adalah naratif memusnahkan Iran yang memiliki senjata memiliki uranium menjadi senjata nuklear. Kemudian ini naratif asal supaya Iran ni terlihat bahaya. Tapi sekarang naratif dipindah bila rakyat Amerika mula-mula kenapa kena musnahkan Iran? Balik kepada tata dunia di bawah doktrin lama Henry Kissinger, Utusan Negara Amerika Yahudi pertama, mengatakan kalau ada saja mana-mana negara Islam itu menjadi kuat, dia akan mengulangi apa yang dipanggil sebagai Empire Abbasiyah 500 tahun dan Empire Osmaniyah. Dan ditulis doktrin situ Islam adalah agama Al-Quran dan Al-Quran ini mengajar pada jihad dan penjajahan. Jadi orang Islam adalah sebuah agama keganasan yang sanggup membunuh orang lain untuk mengembangkan agama dia untuk mendapat syurga kalau mereka mati jihad. Ini benda yang doktrin yang dah memang ada di Amerika daripada tahun 67, tahun 73. Doktrin ini adalah penyerapan yang di mana orang Israel masuk ke dalam media Amerika, beli media Amerika, kemudian Henry Kissinger menjadi Utusan Negara dan doktrin ini ditanam ke seluruh dunia. Jadi doktrin awal ketika menyerang Iran, Iran ini adalah sebuah negara yang daripada tahun 79 telah menjadi ancaman kepada dunia kerana menubuhkan apa dipanggil sebagai unsur-unsur mengulangi apa yang dipanggil sebagai Empire Islam. Bila serang pula Iran, timbul pertanyaan daripada layer yang kedua di Amerika. Dipanggil first layer, kenapa perang ni perlu berlaku? Because Islam nak menubuhkan sebuah empire yang kemudian akan mengulangi kegemilangan Abbasiyah dan kegemilangan Osmaniyah. Sama seperti mana doktrin jangan benarkan Islam bangkit dalam buku tata dunia ni. Tapi kemudian rakyat yang mana tak peduli doktrin, dia tanya pula ekonomi. Ini yang kata Lindsey Graham, jangan risau. Sekarang ni kita buang duit, bom. Satu hari kita akan dapat minyak besar di dunia. Dengan menguasai minyak Iran dan menguasai minyak Venezuela. Walaupun jawapan tu bodoh dan tak semua rakyat Amerika akan mempercayainya. Tapi kita boleh faham. Ini adalah apa yang dipanggil sebagai naratif Amerika. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Kemudian nanti bila perang lagi panjang lagi pula. Perang ni jadi lagi panjang. Dia akan menjadi beban kepada ekonomi Amerika.
Maka apa yang boleh mereka buat? Apa yang boleh mereka buat? Mereka aktifkan siren mereka di Venezuela. Di mana Venezuela, para Perdana Menteri yang ada sekarang, Rory Rodriguez, akan ditekan untuk membenarkan syarikat-syarikat Amerika masuk untuk pam minyak Venezuela keluar dengan keuntungan diperoleh Amerika. Sebelum mereka yakin ataupun mereka tidak yakin sama ada mereka boleh menjajah Iran secara penuh ataupun tidak. Baik. Itu pandangan awam. Tapi bagi pandangan taktikal tentera, ini adalah untuk melumpuhkan satu-satunya kuasa Islam yang masih lagi menjadi ancaman pada Israel. Jadi kalau dia orang lumpuhkan Iran, dia tak dapat minyak pun tak apa. Tapi 20 tahun, 30 tahun, Iran tak boleh bangun. Menjadikan Israel berada dalam zon selesa. Menghadap Mesir, sebuah negara yang tak mampu lagi memerangi dia kerana Mesir adalah sebuah negara miskin yang mengharapkan bantuan daripada UAE dan Arab Saudi. Pergi ke bahagian Syria, Syria negara maju. Di mana Ahmad Syarak terpaksa menumpukan langkah untuk memulihkan ekonomi Syria setelah 14 tahun Syria berlaku perang saudara dan Syria tak boleh bangun. Kemudian Lebanon, sebuah negara lemah yang di mana ketenteraan dan juga dasar ekonomi Lebanon tak akan boleh pulih dan keluar daripada inflasi. Dengan jatuhnya Iran dan telah pun jatuhnya Iraq dan telah pun jatuhnya Libya, berarti dikeliling Israel itu tiada lagi zon yang boleh mewakili mana-mana entiti Islam sebagai ancaman kepada Israel. Jadi kita ada layer yang kita baca. Layer yang dipanggil sebagai propaganda untuk rakyat Amerika yang saya sebut tadi. Musnahkan empayar Islam kerana Islam adalah agama yang bahaya. Ini juga dibaca kepada negara-negara Eropah Barat. Kemudian layer yang kedua. Rakyat Amerika yang tak peduli agama tapi nakkan ekonomi. Jangan risau, spend duit buat keluar bom, bunuh bombing dengan Iran. Duit pakai habis, nanti kita boleh dapat minyak dia. Itu layer yang kedua. Bagi layer yang lebih konsisten adalah keuntungan kepada Israel. Iaitu layer di mana Israel akan kehilangan apa yang dipanggil ancaman satu-satunya yang tinggal. Sejak Israel dibina sebagai negara haram tahun 1948, ancaman datang daripada Mesir. Ancaman datang daripada Syria dan ancaman datang daripada Jordan. Kemudian semua ancaman ini dimusnahkan. Kemudian 1979 bila Republik Islam Iran baru, Republik Islam Iran muncul, timbul ancaman baru. Ini menjadikan Iran sebuah kuasa ketenteraan yang baru. Bila Iran muncul, kemudian muncul yang spam Turki ni tolong tendang keluar je. Saya admin kena sensitif lah. Kalau tengok orang spam je tendang je lah. Jangan sampai saya nak sebut. Duk Turki dia dah tanya kita tak tahu apa. Lepas tu duk biar dia ganggu semua komen. Okey, saya jelaskan kepada tuan-tuan. Jadi bila sampai saja ke peringkat ni, di mana melumpuhkan seluruh kuasa Islam, dia menguntungkan Israel dalam propaganda meluaskan The Greater Israel. Kita tunjuk peta The Greater Israel pada tuan-tuan jap. Sebab naratif Israel dalam perang ni berbeza. Naratif Amerika berbeza. Kedua-dua pihak akan mengeluarkan apa dipanggil agenda dan propaganda mereka untuk mempengaruhi dunia. Okey, senang bila tuan-tuan dah faham, perang ni kita baca kena faham. Bila disebut saja perang ini begini, okey, ini disusun daripada naratif Kissinger. Kita baca lagi perang ni dan kesan ekonomi dan pengoboman dan keuntungan Amerika ni, ini disusun daripada naratif pelabur-pelabur Israel. Kalau tuan-tuan tengok hari ni, saham-saham syarikat-syarikat yang berorientasikan pembekalan senjata perang. Dekat mana sebenarnya? Okay. Kalau tuan-tuan tengok ni, Northern Grumman, saham dia naik ni hari, 5%. Kemudian RTX naik 4.5%. Lockheed Martin naik 3.5%. Jadi semua syarikat-syarikat persenjataan mendapat kenaikan harga saham sebab Amerika menggambarkan bila statement daripada Lindsey Graham, dia memberi gambaran perang ni akan panjang, maka saham syarikat senjata naik, membolehkan siapa yang kuasai syarikat senjata ni, kebanyakan majoriti adalah orang Israel. Dan kemudian saya tunjuk dekat tuan-tuan The Greater Israel ni. Okey, naratif yang setiap kali Amerika susun adalah naratif berbeza walaupun dia berkombinasi dengan Israel. Israel pula dalam Israel ni untuk mengekalkan mana-mana kerajaan popular. Perang ini adalah untuk membolehkan matlamat Israel ditubuhkan baru dapat dalam wilayah ni. Ni Israel yang ada sekarang baru ada dalam wilayah ni. Yang Israel nak wilayah dia pergi sampai, yang Israel bina baru ini. Yang Israel nak adalah mendapat Semenanjung Sinai di Mesir. Dia dapat separuh daripada Syria. Dia dapat keseluruhan tanah Jordan. Dia dapat dah sampailah ke Arab Saudi dan sebahagian daripada Iraq. Ini yang dipanggil sebagai negara yang disebut sebagai The Promised Land. Yang mana Israel baru mulakan saja. Kalau tuan-tuan kata benda ni tipu, tuan-tuan pergi tengok. Patch for Army. Patch for Israel. Patch IDF. Patch ni maksudnya bendera yang IDF pakai dekat tangan dia. Bendera yang tentera Israel pakai dekat tangan dia sekarang. Ini adalah patch ni. Di mana mereka yang masuk tentera mesti berpegang pada ikrar. Hujung daripada perjuangan mereka membina sebuah negara Israel, petanya mestilah begini. Ini peta dipanggil The Greater Israel. Okey. Saya Google sekejap lah. Tunjuk kat tuan-tuan, sakit tuan-tuan tertanya-tanya pula.
Okey. Ini saya tunjuk tuan-tuan. Saya tekan yang ni paling besar. Nampak? Tu yang bawah tu. Ini yang dipakai hari ni. Yang bawah ni peta ni lah. Peta ni. Ini semua tentera Israel pakai. Berarti nak dapatkan peta ni sampailah ke Arab Saudi, sampailah ke Iraq. Berarti kalau Israel ini negara yang tak berniat untuk meluaskan ketenteraan dia, kenapa dia menanamkan? Dia menanamkan doktrin ni kepada tentera dia. Ini dipanggil doktrin, ini dipanggil peta doktrin. Peta doktrin ni, inilah. Dia tak berubahlah sempadan negara-negara. Dia letak doktrin dia. Itulah the promised land. Okay, thank you. Ada apa lagi tuan-tuan nak tanya? Baru tahu, tak apalah. Siapa-siapa yang baru tahu. Okay. Saya tak kisah kalau tuan-tuan baru tahu. Yang masalah saya ni adalah bila orang masuk dia gangguan. Dia buat gangguan itu, gangguan ini kan. Sebab saya akan rasa macam annoying kan. Saya beritahu pada tuan-tuan, saya letih. Saya tak larat tapi saya kena buat kerja saya. Tapi kalau ada orang masuk dan mengganggu kerja saya akan bagi cukup. 2 hari dah saya beritahu saya akan bersabar. Tapi hari ni saya tak boleh sabar sebab masuk yang menyampah ni. Sebab saya beritahu pada tuan-tuan, orang Melayu ni dia tak sukakan kesedaran. Kerana kesedaran menjadikan kita terpaksa bekerja lebih kuat. Kenapa kita suka hidup dalam takut lama? Kerana dah tanpa sebab tu orang kita tak suka mempertinggikan pengetahuan agama. Nanti dia kena bertanggungjawab dengan hukum agama. Dia tak nak mempertinggikan pengetahuan dia tentang ancaman ke atas agama. Nanti dia kena banyak berjuang pada agama dia. Dia nak hidup macam sekarang je. Sebab tu sekarang ni, orang kita boleh kena tetak, boleh kena kepung, hanya kerana kita menentang rumah anutan haram. Yang lain tengok aja, like dia dekat media sosial. Like dia, walaupun nyawa siapa saja yang hari ini bersuara untuk menentang rumah ibadat haram, nyawa dia boleh ditebas oleh siapa saja. Dikepung, dipukul. Tuan-tuan hidup macam tuan-tuan je. Pergi bazar Ramadan, shopping-shopping, pergi jalan, tengah fikir baju sedondon. Kerana tuan-tuan tak akan memperluaskan kesedaran tuan-tuan tentang agama, nanti nak kena tanggungjawab. Jadi masalah dia bila tuan-tuan datang dan mengganggu orang-orang yang sedang berjuang dan mempertingkatkan kesedaran kita tentang agama untuk melindungi apa yang kita pilih di dunia dan di akhirat. Bahawa agama ini bukan pilihan dunia, juga pilihan akhirat. Jadi kita akan bertegaslah. Kita akan berkeraslah. Tuan-tuan boleh tengok. Hari ni siapa saja. Kalau malam ni video saya viral lagi. Satu hari saya kena bawa pedang letak dalam kereta saya. Sebab jaminan keselamatan ke atas nyawa saya tak boleh dilindungi oleh tuan-tuan semua yang berada dalam ni. Sebab semua orang tak peduli. Jaminan ke atas nyawa saya tak boleh dilindungi pun oleh pihak polis. Kecuali saya mati dulu baru disiasat kemudian. Jaminan yang ada adalah kalau saya ni menghasut, saya akan ditangkap, dikurung 2 hari. Kalau saya nak demo untuk bercerita tentang saya nak membela negara saya daripada adanya rumah anutan haram yang bertentangan dengan dasar negara atau rumah anutan haram yang dibina di atas tanah-tanah saudara kita, saya kena lalui. Kalaulah kita tak stream benda ni sampai ke peringkat antarabangsa untuk menumbuhkan kesedaran, Mekah dan Madinah hilang pun saudara tak heran. Janji kedai pengedar Honda Ketam jangan tutup. Kedai Yuska yang jual Honda Ketam jangan tutup. Kedai yang jual rim Mugen jangan tutup. TikTok jangan tutup sebab nak buat sale motor. Saya jelaskan pada tuan-tuan, sama aja. Jadi kawan-kawan saya buat kesedaran dalam tanah air. Saya buat kesedaran tentang tanah antarabangsa supaya kita semua ni mempunyai kuasa yang berimbang dalam mengingatkan kita pada pesan-pesan pada jalan kesabaran dan pesan-pesan pada jalan kebenaran. Kalau tuan-tuan tengok sekarang apa yang berlaku, kena pukul, kena apa pun dalam negara kita. Saya tak tahu siapa yang peduli. Orang tu keluar lokap pun tak ada orang pergi. Sebab tuan-tuan tak peduli kerana apa? Kerana kata Syekh Abu Hassan Nadwi, kehidupan di dunia telah menjadikan. Itu kalau tuan-tuan nak tengok tanda-tanda akhir zaman ni. Pada kita pun dah ada. Bukan tentang sungai Furat menyurut dan nampak emas. Tanda-tanda dia bukanlah padang pasir di tanah Arab tu ditumbuhi oleh rumput-rumput yang hijau. Kata Syekh Abu Hassan Nadwi dalam buku dia Tafsir Al-Kahfi. Dalam buku dia Tafsir Al-Kahfi. Tanda akhir zaman yang paling jelas adalah apabila orang Islam yang ada itu mencintai dunia hingga membelakangkan agama dia. Ini dalam tafsir buku ni, antara bestseller kami. Saya jelaskan senang. Ya, nanti saya naikkan buku ni. Lepas ni saya naik ujung baru saya naikkan buku. Saya introduce je. Bila setiap kali saya ujar kenapa saya pilih buku ni untuk jual, Syekh Abu Hassan Nadwi ni.
Kata Syekh Abu Hasan Nadwi, akhir zaman yang paling ketara, tak payah dicari pada tanda-tanda dia. Tanda yang paling jelas. Yang mana kita kena baca surah Kahfi pada hari Jumaat. Melindungi diri kita daripada dua perkara. Yang telah pun kita terlibat dengan secara aktif. Satu, dia kata apa yang dilakukan oleh orang Nasara, orang Kristian sekular dan juga oleh Bani Israel. Iaitu menjadikan kita diikat pada cinta dunia, kepada kemedaan dan segala macam. Itu tanda-tanda akhir zaman. Berarti kalau tuan-tuan tak berpaling daripada kebendaan, tuan-tuan mengikut kebendaan dan kemudiannya menganggap kebendaan ini penting berbanding agama, agama boleh ditolak ansur demi menjaga kepentingan kebendaan, maka itulah tanda dia. Akhir zaman yang sebenar. Kerana hujung akhir zaman yang dikendaki bukan tanda-tanda. Yang dikendaki oleh Dajjal adalah semua orang memilih beriman kepada Dajjal kerana pada Dajjal akan ada kekayaan dan pada Dajjal akan ada kemenangan dunia. Dia tak payah pening kepala. Ada apa-apa lagi tak yang tuan-tuan rasa nak tanya malam ni? Food security saya fikir kata tak jadi perbincangan sekarang. Yang dibagi perbincangan sekarang, food security tak jadi perbincangan sekarang. Food security mungkin mencukupi. Cuma dia panggil cost ataupun inflasi. Saya jelaskan pada tuan-tuan untuk mudah tuan-tuan faham. Okey, gandum datang daripada India. Dan gandum datang daripada Rusia. Gandum ni naik kapal. Berarti kos minyak meningkat tinggi. Gandum akan sampai ke rumah tuan-tuan. Tapi dengan harga lebih mahal. Kerana gandum ketika berlayar pun kapal ini menggunakan bahan bakar minyak. Berarti harga gandum ni tak meningkat. Kos mengimport gandum adalah kerana minyak yang digunakan oleh kapal yang membawa gandum ke pelabuhan. Gandum ni sampailah ke pelabuhan. Dibawa oleh lori untuk sampai di kilang-kilang yang akan diagihkan dalam bentuk packing dan akan dihantar. Gandum daripada pelabuhan nak sampai ke kilang, dia naik kenderaan. Harga minyak naik, maka harga gandum akan naik. Gandum ni dipacking oleh kilang-kilang pula, dihantar ke pusat-pusat penjualan. Pusat-pusat penjualan ni, perjalanan dia juga memakan harga minyak. Berarti harga minyak naik, semua barang akan naik. Itu saya jelaskan. Walaupun minyak yang ada di pam, kerajaan selamatkan daripada naik dengan meningkatkan kad subsidi. Tapi dia tak boleh subsidi minyak yang datang daripada kapal-kapal dagang yang membawa bahan-bahan makanan yang lain. Ikan. Kos operasi menangkap ikan apabila minyak naik dalam perairan antarabangsa. Nelayan kita pakai ikan bukan daripada nelayan kita. Kita pakai ikan daripada nelayan antarabangsa. Kita import ikan kita kebanyakannya datang daripada Thailand. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ikan kita yang datang daripada pasaran tempatan tak boleh memenuhi kehendak 30% pun. Jadi bila kalau Thailand dia tak subsidikan minyak, kos minyak ni naik. Kita bawa juga ikan tuna dan segala ikan lain datang daripada pasaran antarabangsa termasuk daripada Taiwan. Berarti ikan ni dah lah nak tangkap ikan satu kos. Nak bekukan ikan, bahan bakar lagi. Ikan tu dibawa pula sampai ke negara kita menggunakan lori. Dan ini adalah semua kos. Berarti keterjaminan makanan tu ada. Cuma dia ada kadar inflasi di mana harga makanan akan mencanak naik kerana semua proses. Yang saya kata tadi, bot pergi tangkap ikan, kelang gandum, proses gandum, semua menggunakan bahan bakar. Gandum naik atas kapal, bawa belayar, kapal ni menggunakan bahan bakar. Berarti saya bagi tahu kata kadar yang kita bimbangkan sekarang bukan keterjaminan makanan, adalah inflasi. Di mana kocek kita menjadi semakin nipis kerana kita cuba mendapatkan barang yang sama tapi pada kos yang lebih tinggi. Buat kapal EV awak buatlah dulu pelan-pelan, latih buat di rumah pelan-pelan. Saya ada kawan saya nanti masuk, nama dia Zamri Torture. Pergi cari dekat page dia. Kawan saya buat kapal sekarang tapi pakai kertas. Awak pergi join dengan dia buat EV. Kapal EV ni charge pakai elektrik. Elektrik ni datang juga daripada minyak. EV ni datang daripada elektrik. Kau charge kat elektrik tu. Elektrik datang pada mana? Elektrik datang daripada jana kuasa yang digerakkan oleh minyak. Bahan bakar juga. Sebab tu orang-orang yang hidup dalam dunia moden faham. EV bukanlah langkah menghapuskan minyak. EV hanyalah satu teknologi saja mengurangkan pencemaran di jalan dan kemudian option kepada pengguna kenderaan untuk mendapatkan kenderaan. Tapi EV ni sendiri memerlukan elektrik. Elektrik ini dijana oleh pusat jana kuasa. Pusat jana kuasa menggerakkan jana kuasa dia dengan menggunakan enjin minyak. Saya jelaskanlah sebab orang kata untuk faham tentang perang ni. Dia akan sama macam kita alami waktu perang Rusia dan Ukraine. Bila perang Rusia dan Ukraine, Eropah paling terasa. Eropah paling terasa. Kerana Eropah bergantung pada Ukraine, gandum dan juga minyak daripada bunga matahari.
Melilau Eropah kerana perang ni menjejaskan ekspor kerana Rusia menyerang tempat pengeluaran ekspor mereka, itu Odessa, sebuah pelabuhan dekat Laut Hitam, Baltik. Rusia bombing. Jadi jagung dan juga minyak bunga matahari tak boleh keluar. Menjadikan dunia mengalami masalah. Thailand ni pula menghasilkan makanan ayam. Tapi jagung tak semua datang daripada Thailand. Thailand beli jagung murah daripada Ukraine. Bila jagung daripada Ukraine tak boleh sampai dan harga jagung menjadi meningkat tinggi, benih makanan ayam tu menjadi mahal. Sebab tu harga ayam meningkat lepas perang Ukraine. Bukan kerana daging ayam, kerana makanan ayam tu meningkat. Kerana Thailand yang kemudiannya mengalami gangguan bekalan jagung. Kerana jagung ni dikeluarkan oleh Rusia dengan Ukraine, campuran daripada dua negara 33%. Bila dedak jagung ni jadi kurang, harga dedak tu mahal, dia naikkan harga ayam. Jadi rantaian ni tuan-tuan mesti faham. Ni asas ekonomi dia, macam mana kemudiannya masalah perang ni akan sampai ke depan rumah kita. Dia bukan pelurunya, tapi kesannya. Jadi kerajaan tak boleh subsidi. Kerajaan hanya boleh subsidi benda dalam kawalan. Di mana dia panggil ada generik politik dia. Kalau dia naikkan harga minyak, kita semua boleh marah. Tapi kemudiannya, sekiranya harga-harga barang yang lain, tepung naik. Macam mana? Sebab kerajaan kata logiknya, tepung ni ada dalam private sector. Dia naik daripada kapal pun, kos harga minyak dah naik dah. Sebab kerajaan tak subsidikan minyak untuk kapal-kapal antarabangsa yang menggerakkan semua benda ni. Itu supaya tuan-tuan faham. Bahawa kita boleh kawal lah. Kita kata kerajaan boleh subsidikan harga minyak kita yang ada di kedai-kedai minyak. Minyak asas yang kita bubuh dalam kereta tu ya, kerajaan boleh kawal kerana bimbang nak dekat pilihan raya kan. Kerajaan tak berani buat benda-benda yang menambahkan tidak popular. Dia boleh kawal lah minyak yang kita, tapi sebenarnya bukan itu saja. Minyak-minyak yang ada dalam industri yang akan ada tu akan meningkat. Minyak sawit bukan bahan bakar. Minyak sawit ni nama dia minyak, tapi dia bukan petrol dan diesel sayang. Jadi minyak sawit ni jatuh di bawah kategori lain. Nanti kau kata je minyak urut pula. Minyak sawit dia berada dalam pasaran pengguna yang biasa lah, cuma kos dia mungkin meningkat. Kerana minyak sawit kita ni kita proses dalam negara, tak terasa. Tapi bagi negara-negara yang mengimport minyak sawit, India mengimport minyak sawit. Kalau kapal ni naik harga kerana bawa minyak sawit kita pergi ke India, dan minyak sawit kita juga masuk ke Eropah, berarti harga minyak sawit akan naik di India. Kerana bila saja kapal tu bergerak, dia dah tak pakai subsidi dah. Dan di India tak ada subsidi. Jadi minyak sawit naik bukan kerana kos pengeluaran minyak sawit, tapi kerana kos pengangkutan daripada negara pengeluar minyak sawit. Malaysia dan Indonesia bawa 96%, Thailand bekalkan 4% minyak sawit dunia. Jadi mana-mana benda yang ada tu, mana-mana negara yang mengimport minyak sawit, dia akan mengalami kenaikan harga. Macam ni lah tuan-tuan, ambil mudah. Selagi benda itu datang dalam rantaian makanan yang menggunakan pengangkutan, berarti kita akan ada kos bukan kerana gandum tu naik harga, pengangkutan membawa gandum. Bukan ikan tu naik harga, pengangkutan dalam membawa ikan sampai ke negara kita. Kelapa, kita ambil daripada Indonesia banyak kelapa sekarang kan. Harga kelapa akan naik kerana kos tongkang yang bawa minyak daripada Medan dan Sumatera yang datang hantar kelapa pada negara kita. Tuan-tuan kena faham benda tu. Berarti akhirnya, kita nak kata walaupun minyak di negara kita tidak dinaikkan, tak berarti rantaian makanan tu juga selamat. Kerana rantaian makanan tak semuanya datang daripada domestik. Banyak rantaian makanan kita datang daripada luar. Tengok je komen ni apa. Ya, rumah Jabbar kita dah carry dah petang tadi. Lagi satu kan pada tuan-tuan yang masuk kan. Tuan-tuan tahulah sikit benda. Tuan-tuan tak payah komen. Bukan saya pantang. Tapi tak tuan-tuan, kita dah stream petang tadi dah. Daripada rumah Jabbar ni kita dah stream daripada minggu lepas dah. Sejak dia pakai uniform pada hari keempat perang. Okey, kita dah bagi tahu dah. Mojaba Khamenei ni akan mengganti ayahnya Ali Khamenei. Okey, cuma hari ni pengesahannya bagi mereka yang follow lama tu dah tahu dah. Bila Mojaba tu disebut pun bukan kata hari ni, pada hari 4 perang lah. Iaitu 3 bulan Mac. Trump dah kata dah dia tak nak pada Mojaba. Jadi tak payah komen sebab Mojaba kita dah bincang lama dah. Awak je baru hari ni ingat kita tak tahu tentang Mojaba ni. Mojaba Khamenei ni kita dah bincang lama dah. Ketika hari ni belum semalam 3 pagi berita dia disahkan, kita cerita Mojaba ni pada hari keempat perang, apabila Mojaba memakai seragam perang dan menampilkan diri dia, membuktikan dia masih hidup, dia adalah waris daripada ayahnya Ali Khamenei. Berarti kita dah tahu dah secara simbolik ini akan menjadi tanda bahawa dia akan mengambil alih barisan kepeperangan ni.
Satu ada kerana Mujabbar terlatih. Dia ada latih. Yang lain ni sejarahnya ulama. Pesaing-pesaing Mujabbar ni. Yang 5 orang. Ni pesaing-pesaing Mujabbar yang lain ada kekurangan dia. Mujabbar junior dari segi kedudukan dia sebagai ulama. Tapi Mujabbar ni adalah orang yang paling kanan kerana dalam semua calon-calon daripada 5 di selai pendek, Mujabbar saja yang pernah berperang. Kerana Mujabbar berada dalam perang tahun 81 hingga 88 ketika Iraq yang waktu tu menjadi proksi Amerika menyerang Iran. Jadi Mujabbar menjadi walaupun dia masih muda, dan dari segi kanannya, kita akan nampak bahawa Ali Reza Arafi yang paling kanan. Dan seorang lagi kita akan nampak ini, Jeneral Muhammad Mahdi Mogabeh. Tapi kita dah tahu bahawa Mujabbar akan dipilih. Sebab tu masa kita bincang tentang 5 tokoh tu, kita kata bergantung sama ada mereka nak clear orang yang paling kanan dalam agama, berarti Ali Reza Arafi. Tapi akhirnya bila Mujabbar pakai baju perang pada hari keempat, kita dah tahu bahawa mereka memberi isyarat seorang daripada kalangan pemimpin-pemimpin kanan yang akan dipilih mestilah orang yang mempunyai pengalaman di lapangan perang. Dan kemudian IRGC, Iran Revolution Guard Corps. Maklum kan mereka nak. Guard Corps dia orang pernah Mujabbar kerana senang berbincang dengan seorang yang ada latar belakang ketenteraan. Jadi bukan perkara aneh. Dan Trump tak happy ni bukan hari ni. Trump bantai pelantikan Mujabbar daripada maklumat intelijen dia pada 3,000 lamas dah. Jadi adik baru masuk 9,000 lamas, tak payah naik status-status yang sebenarnya tanda tuan-tuan pun tak follow. Lepas tu tuan-tuan kami nak suruh kami follow pula komen tuan. Tak payah. Jadi Mujabbar ni naik dalam keadaan kita mohon Allah lindung akan dia kerana Mujabbar naik. Satu adalah pada 28 Februari, bukan ayahnya saja yang syahid, bukan Ali Khamenei je. Mujabbar naik dalam keadaan ibunya juga meninggal. Mujabbar naik ketika pengoboman tu berlaku, tuan-tuan harus tahu isterinya berada di rumah tu. Anak Mujabbar juga ada dalam rumah tu. Kakak dan abang Mujabbar ada. Kakak dan abang ipar Mujabbar pun ada. Adik-adik, anak-anak saudara dia ada. Jadi Mujabbar bukan Jabbar, Mujabbar ni naik dalam keadaan dia membawa luka perang yang sangat dahsyat kerana hampir seluruh keluarga dia syahid. Dia kehilangan ayah dia Ali Khamenei, dia kehilangan ibu dia beberapa hari kemudian. Isteri dia ada dalam rumah tu, anak dia ada dalam rumah tu. 2 abang dan 1 kakak dia dalam rumah tu. Berarti dia kehilangan 2 kakak ipar dan 1 abang ipar juga dalam rumah tu. Menjadikan kenapa dia pakai baju perang pada hari keempat peperangan ni berlaku walaupun masih lagi ditadbir oleh 3 gandengan pengganti sementara mengikut perlembagaan Iran, iaitu apabila Ayatollah meninggal, penggantinya mestilah gabungan 3. Satu adalah ketua daripada mahkamah, yang satu lagi adalah presiden yang dipilih melalui pilihan raya. Yang satu lagi seorang yang dilantik daripada 88 majlis ulama dia yang disebut sebagai majlis pakar tu kan. Sebenarnya adalah majlis ulama dia yang 8 tahun sekali mereka akan memilih 88 ulama kanan untuk duduk dalam majlis penasihat. Jadi para ulama ni lah akan memilih pengganti Ayatollah. Bila Ayatollah naik, dia akan pilih orang di bawah dia. Tenang je, tak boleh komen ni. Saya pening kepala lah dapat trafik ni. Tak boleh komen guys. Kita tengah buang yang mana pening-pening ni. Tekan ni kejap. Kan Iran ni. Dia Assad ni. Kenapa Iran membantu rejim Assad perang Syria? Naik kejap Naris Jalaluddin ni. Okey. Naris baru masuk. Saya tak nak jawab dengan marah. Okey, saya jelas. Banyak kali dah orang tanya benda ni Naris. Tapi awak masuk seorang, saya jelaskan juga supaya orang lain ingat. Okey, awak kena faham di antara doktrin dan organik perang. Okey, doktrin dan organik perang. Bila saja orang nak menjatuhkan Bashar, itu Amerika dan juga semua nak jatuhkan Bashar. Kerana ini adalah request Arab Spring. Apa Arab Spring? Jatuhkan semua pemimpin Islam. Okey, semua pemimpin Islam yang negara dia ada kecenderungan militeri. Okey, jatuhnya Muammar Gaddafi. Okey, di atas apa? Mereka menggambarkan Muammar Gaddafi adalah diktator kerana tak timbul isu perang Syiah dan Sunni di sana. Yang timbul isu adalah boleh menjejaskan dia yang telah lama memerintah dengan gambarkan dia diktator. YOLO ni tolong keluar sekejap. Okey, dan saya tanya, kalaulah awak bersetuju bahawa peperangan di Syria, rejim Ba'as Alawiyah bunuh orang Sunni. Kerana awak tak tahu organik dia, awak nak jatuhkan Bashar al-Assad ni adalah kerana
tak tahan dengan diktator. Tapi Barat mainkan naratif dia bunuh orang Sunni. Baik, saya tanya pula, bila minoriti Sunni memerintah di Iraq, apakah awak bersetuju bahawa Bashar bunuh semua orang, Saddam bunuh semua orang yang nak jatuhkan dia sebagai pembunuhan, kata orang Syiah? Saddam tak mewakili sebarang pendirian orang Sunni. Saddam adalah Sunni di Iraq. Orang tak pernah cakap Saddam membunuh semua penentang-penentang dia adalah kerana dia membunuh orang Syiah. Tak. Sama. Ba'as adalah parti Syiah yang kecil yang berada di Iraq, di parti Syiah minoriti yang memerintah Syria. Organik perang dia adalah rakyat tak mahukan seorang pemimpin yang zalim. Tapi organik yang Barat propagandakan supaya rejim Mossad, rejim Bashar al-Assad dapat dijatuhkan, tiupkan sentimen kepada orang Sunni, ini adalah pembunuhan minoriti Syiah, kata orang Sunni. Di Iraq, awak bersetuju tak kalau saya kata Saddam ni kena dilaknat sebab dia adalah seorang Sunni yang membunuh orang Syiah? Saddam juga bunuh beribu-ribu orang. Tapi kisahnya di Iraq dibaca sebagai diktator yang kejam kepada rakyatnya. Kerana Syiah bukan minoriti. Syiah bukan majoriti. Maka nak tiup sentimen negara-negara Islam majoriti, maka kes di Syria ni dihasut oleh media Barat sebagai pembunuhan berasaskan mazhab. Tapi di Iraq tak sebut macam tu. Maka saya jelaskan, perang ini organik. Rakyat nak jatuhkan pemimpin yang jahat. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan, saya ambil contoh lah. Berlakulah dekat sebuah negara M. Okey, sebuah negara M. Bangkitlah minoriti dalam negara M ni kerana mereka nak menuntut hak-hak mereka yang M ni tak bagi. Hak-hak yang tak tertera dalam perlembagaan. Hak-hak yang mencabar raja-raja Melayu. Hak-hak yang mencabar kedudukan orang M sebagai tuan punya negara ataupun dengar pribumi. M ni orang nak cabar. Orang nak bina masjid, orang nak bina gereja besar, orang nak bina apa. Maka M ni bantah. Adilkah sekiranya M ni dianggap penzalim kerana kerana melaksanakan ketidakadilan kepada bangsa yang lain? Awak setuju tak? Kalau M ni lah sebuah negara lah, saya sebut kat mana tak tahulah. M ni majoriti dia Muslim. Kemudian orang-orang minoriti dalam negara M ni nak menghapuskan penguasaan orang-orang majoriti M yang tertera dalam perlembagaan. M ni pun bertindak. Barat tak suka negara M ni kerana M ni tiba-tiba boleh menjadi kuasa Islam yang besar di Asia. Maka Barat mengatakan penghapusan rumah-rumah ibadah haram, penghapusan lambang-lambang salib yang tidak menggambarkan M inilah negara majoriti Kristian dibuat sebagai tanda M adalah pembunuh kepada agama yang lain. Tak setuju lah. Tapi Barat boleh cipta naratif. Orang Finland akan baca, oh kejamnya. Dia tunjuk gambar. Dia tunjuk kita bakar tu, kita robohkan ini. Maka awak harus faham perang naratif. Berarti yang berlaku di Syria adalah organik. Rakyat tak mahu pemimpin yang zalim. Cuma Barat nak tambahkan lagi adalah dengan menghasut majoriti orang-orang Sunni untuk percaya bahawa di Syria ini Syiah sedang membunuh Sunni. Tapi naratif yang sama tak disusun dalam kes di Iraq. Sedangkan Iraq adalah kerajaan Ba'as minoriti Sunni memerintah negara majoriti Syiah. Bila Saddam bunuh orang, dia tak bangkitkan soal tersebut. Sebab kalau buat demikian, orang akan bersimpati pada Syiah, Iran akan mendapat populariti. Jadi mudah, tuan-tuan kena faham. Jangan hidup di bawah fahaman yang ditanam oleh Barat. Kemudian dikembangkan. Saya dah cerita panjang lah bab-bab doktrin Barat ni. Berarti anggap saja organik. Mana-mana pemimpin pernah dijatuhkan dalam negara Islam. Di Indonesia, kita tak bincang. Sama ada Nahdlatul Ulama ataupun gerakan Muhammadiyah yang menjatuhkan Presiden Suharto. Dia organik. Rakyat hidup dalam kemiskinan. Rakyat menganggap ini adalah kerajaan korupsi, maka rakyat bangkit dan jatuhkan. Tak dibincangkan. Sama ada dia dijatuhkan oleh gerakan Muhammadiyah atau dijatuhkan gerakan Nahdlatul Ulama. Sebab Barat tak ada kepentingan. Asal jatuh sudah. Asal jatuh sudah. Jadi bukan Barat jahat. Dalam kisah ni kita jangan bodoh. Dalam kisah ni Islam jangan bodoh. Dengan memakan naratif yang sama. Okey, kalaulah di Indonesia ni berlaku gerakan perpecahan dan kemudiannya presidennya dulu yang nak digulingkan seorang NU. Segala langkah dia kata bantai orang-orang Muhammadiyah. Ini tak penting. Sebab dia kata organik tu tak perlu dihasut. So, bila tuan-tuan faham, tuan-tuan akan dengar apa cerita saya cerita panjang adalah bagaimana Barat membina naratif. Sebab tu saya kata, bila Saddam bunuh, kita akan kata apa? Eloklah Saddam mati. Kerana Saddam membunuh orang-orang. Penentang Saddam datang daripada semua peringkat. Rakyat yang menentang Saddam bukan kerana Sunni dan Syiahnya. Rakyat menentang Saddam kerana kemiskinan. Kerana kedudukan ekonomi Iraq yang sangat-sangat terpencil apabila Amerika boikot Iraq kerana Iraq berpaling tadah daripada sekutu Amerika kepada pembenci Israel. Bila Saddam nak dijatuhkan, naratif yang disusun adalah diktator.
Kerana di Saddam, di negara Iraq tak boleh dimainkan sentimen. Kalau mainkan sentimen Syiah, kita bernyokong orang-orang Syiah pula nanti kalau dia nak pro dengan Iran. Okey, apa yang berlaku di Libya? Tak dimainkan Sunni dan Syiah. Kerana Sunni semua dekat situ. Dimainkan. Dia ada brigade perempuan yang cantik-cantik jadi gundik dia. Anak dia ada menyimpan kerusi berbentuk ikan duyung yang dibuat daripada emas. Anak-anak jantan Saddam semua menjadi kaya raya dengan berpesta pora dengan membeli ekonomi di barat. Jadi Saddam dijatuhkan kerana imej buruknya sebagai diktator. Tapi kenapa di Syria dimainkan hal yang demikian? Kerana majoriti penduduk dunia ini negara Sunni nak mengisolasikan Saddam, nak mengisolasikan Bashar, tiupkan sentimen. Tiupkan sentimen. Kata dia sedang membunuh orang-orang Sunni. Sebenarnya organik. Semua orang tak mahukan pemimpin yang sedemikian rupa. Maka orang bangkit berjuang. Cuma nak membina barat, nak membina naratif. Dia dah tahu dah kelemahan Islam ni ada dua saja. Dalam New World Order. Kalau baca dalam New World Order, cari New World Order. Ambillah Google yang murah. What New World Order thinks about the weakness of Islamic people. Baca dekat situ saja dah. NWO. What the NWO think about the weakness of Muslim people. Dia baca dua je. Lagakanlah mereka kerana mazhab. Kerana orang ini sangat-sangat rapuh kedudukan mereka kerana pusat mazhab dah ada. Kalau mereka ni sama-sama negara satu mazhab pula, pecahkan mereka antara golongan fundamental dengan golongan konservatif. Fundamental ni yang nak Islam total. Konservatif yang nak Islam yang campur dengan semangat kebangsaan. Itu yang berlaku dalam negara kita. Kan kita orang Islam ni ada dua perangai dalam negara kita. Tambah sekarang dengan Islam sekular. Kita ada 3 pecahan Islam yang ada dalam negara kita. Islam fundamental yang nakkan asal Islam yang kukuh. Islam nasionalis. Islam liberal ni sikit. Maka kalau satu hari orang nak porak-porandakan negara kita, dalam keadaan sekarang pun, tuan-tuan berpecah. Saya pun berpecah. Saya datang daripada golongan nasionalis. Ada yang datang daripada golongan fundamental. Ada datang dalam golongan liberal. Bergantung kepada Barat nak siapa. Barat mestilah nak Islam liberal. Sebab dia akan tolerate dengan semua agama dan menghapuskan identiti negara ni, berteraskan negara Islam dan berteraskan negara Melayu sebagai bangsa kebangsaan. Sebagai bangsa kebangsaan. Bukan bahasa Melayu sebagai bangsa kebangsaan. Jadi naratif ni disusun lah. Jadi tuan-tuan jangan masuk bukankah. Kalau bukankah dulu Iran menyokong Syria bunuh orang. Tak tuan-tuan. Kita menyokong banyak negara yang lain untuk melaksanakan reformasi mereka berdasarkan kemauan rakyat mereka. Jadi apa yang berlaku di Syria organik. Berlaku organik. Cuma secara organiknya pula gerakan-gerakan yang menentang Syria majoriti dia adalah orang Sunni dah tentulah. ISIS Sunni. ISIS Sunni. Ibn Taymiyah. Hizbut, kemudian datang Hayat Tahrir Asyam. Okey, kemudian datang sebelum Hayat Tahrir Asyam adalah Brigade An-Nasrah. Itu juga adalah gerakan Sunni. Kerana benda ini Barat nak tiupkan, nak jatuhkan juga Bashar yang sebenarnya anti-Israel. Sebab semua orang tak mau cerita. Bashar nak dijatuhkan, dia anti-Israel. Kalau tidak, nanti Bashar ni makin popular. Maka nak hapuskan Bashar yang keluarga dia berketurunan memegang Israel, nak busukkan dia macam mana? Lupakan dia dan permusuhan Israel. Hidupkan dia sebagai pembunuh Sunni. Maka kita ni termakanlah. Bashar pembunuh Sunni, Bashar pembunuh Sunni, Bashar pembunuh Sunni. Media menghapuskan email Bashar daripada pembenci Israel. Senang untuk tuan-tuan faham. Tuan-tuan kata Iran, bukankah Iran menolong Bashar membunuh ni? Saya nak tanya, berapa banyak lagi yang Israel bunuh orang Islam? Tuan-tuan nak counting dekat jumlah yang Iran membantu orang-orang Syiah bunuh orang Sunni di Syria. Takkan tuan-tuan nak lupa kan? Berapa banyak Amerika bunuh orang Islam ketika mereka menyerang Iraq? Berapa banyak dia bunuh orang Islam ketika dia menyerang Afghanistan? Berapa orang Israel dah bunuh orang Palestin daripada tahun 48 sampai sekarang? Tuan-tuan tak berminat pula untuk ambil tahu. Sebab apa kalau tuan-tuan ambil tahu benda tu, dia jadi pengetahuan yang berat. Nak kena cerita dekat orang, nak kena gambarkan daripada mana sumber pengetahuan. Tuan-tuan jam pada pengetahuan yang Barat dah fit knowledge dekat tuan-tuan. Iaitu, ini adalah pembunuhan Syiah ke atas orang Sunni. Senang. Sebab known, benda yang mudah, by sentiment. Hasut saja orang Islam yang cetek ilmu, mereka akan pergi meruap-ruap dengan sentimen mereka dan mereka akan termakan sentimen tentang Sunni dan Syiah. Tapi tuan-tuan tak akan baca naratif untuk menceritakan ni. Saya kata, buku ni mati duduk balik, tuan-tuan tak mau baca. Ni, naratif yang menggabungkan kenapa hari ini Kristian yang ada di Malaysia sangat menentang, sangat menyokong Israel. Kenapa? Kerana orang-orang Kristian dan juga orang-orang Zionis ada satu lagi aliran dipanggil Zionis Kristian ataupun Kristian Zionis. Yang mana orang Kristian dan orang Zionis ni tahu. Zionis ni tahu dia nak masuk ke negara-negara Islam tak boleh, tapi Kristian boleh masuk. Dia tonggang Kristian yang boleh masuk ke negara Islam menyalurkan perang ideologi dia. Sebab tu bila Palestin perang dengan Israel,
Kita lihat di negara kita, komuniti Kristian yang menyokong Israel adalah banyak. Kerana mereka ada persefahaman. Sebab Israel tahu dia nak masuk kempen di negara Islam, nak melemahkan pemimpin-pemimpin dan nak melemahkan kedudukan Palestin dalam negara Islam. Dia tak boleh masuk sebab dia tak ada komuniti. Maka dia berbai'ah dengan orang Kristian. Bukan bai'ah, dia berjanji dengan orang Kristian. Kamu berada di mana-mana negara. Okey, maka kamu susunlah cerita ni. Sebab tu di negara kita, kita nak kena memerangi, kita nak menjelas tentang Palestin, kita terkejut. Kerana kubu kuat Israel ada dalam negara kita. Macam mana mereka berada? Dia bukan Mossad, dia bukan 8200. Mereka adalah gerakan agama Kristian yang percaya menghapuskan orang Islam ni adalah kerjasama. Dalam soal menghapuskan orang Islam, orang Kristian kata kita kena bekerjasama dengan orang Yahudi. Walaupun Yahudi membunuh Nabi kita dulu. Isa AS mengikut percayaan Kristian. Sebab hari ini itu hanyalah sejarah. Realitinya nak bunuh orang Islam, kita kena bersama dengan orang Kristian. Tuan-tuan duk cerita lagi pasal Syiah. Tuan-tuan duk cerita lagi pasal Sunni. Tuan-tuan duk cerita pasal mazhab. Kita yang kecil ni, dia dua yang ada masalah besar. Isa dibunuh oleh orang Bani Israel. Hari ini kedua-dua agama itu menjadi betul. Itu sejarah, lupakan. Demi masa depan nak survive. Kalau Kristian nak berkembang di negara-negara yang mereka nak membina umatnya itu menjadi luas dan bertakluk pada negara, mereka mestilah bersama dengan Israel. Jadi tak payahlah tanya soalan yang sebenarnya bukan masalah. Berarti bila tuan-tuan lihat keadaan yang ada sekarang, yang berlaku di Palestin, tuan-tuan tahu Israel berada di depan hidung kita dah sekarang. Walaupun dia bukan datang dengan nama Bani Israel. Dia datang dengan bentuk kerjasama di antara Christian Zionism. Dia ada depan hidung kita. Takkan cita-cita dia setakat Palestin. Sudah tentulah kalau dia mencintai, dia menolong Israel dalam hal Palestin, Israel akan tolong dia satu hari. Dalam hal mendapat mana-mana negara yang dia ingin menjadikan sebagai sebuah negara Kristian. Fikir yang tu lebih baik tuan-tuan. Daripada duk patah balik cerita pasal sejarah Syria hanya kerana tuan-tuan bencikan Syiah. Sebelum nanti kan kita terlambat untuk bercerita tentang bagaimana orang-orang Kristian yang Nabi mereka dibunuh oleh orang Yahudi dulu, kini telah pun bekerjasama untuk menghapuskan kita. Faham tak apa? Ambillah pengetahuan yang relevan dengan zaman. Saya minum air sekejap. Pasal siang kadang-kadang saya pusing cakap air, tapi siang bukan Ramadan. Malam tak Ramadan saya minum tuan-tuan. Yang saya tanya tadi dah lari aku. Masalah dia orang kita ni bila tanya dapat jawapan. Dia nak jawapan. Orang tadi ada lagi tak? Yang tadi tanya pasal bukankah Syria tu? Bukankah Syiah bunuh? Bukankah orang Iran tu? Lari. Selalunya tak akan duduk. Itu jadi masalah dia. What will the end game? Kalau saya boleh jawab tuan-tuan Mubarak 766, what will the end game? Kalaulah saya boleh jawab benda ni Mubarak, dalam hidup ni chess tidak akan menggerakkan buah. Bola tak payah main 90 minit. Semua orang main tanya saya je. Kalau Johor main dengan Melaka, siapa menang? Melaka menang 2-1, game tak payah ada. Okey? Tak payah ada. Kalau orang tanya dekat saya besok, badminton siapa jual, game tak payah ada. Berarti end game inilah pertanyaan orang malas. Dalam permainan is not what in end game. Dalam permainan adalah how to understand the game. Saya bagi tahu dekat Mubarak, jangan hidup malas dan bertanya kepada orang what is the end game. Kalaulah ada what is the end game, game tak payah ada. Dan this is not a game. Perang ni is not a game. Senang. Jenuh saya nak jawab. Dia datang ada setengah perangai orang kita. Bila kita malas kita nak ambil satu tahu, kita anggap what is the end game tu soalan ilmu. Untuk saya, itulah soalan yang sebenarnya lembu pun tak mau tanya. Kalau lembu boleh bercakap pun, saya saya kata lembu, kamu ada 10 perkataan untuk bercakap kepada saya. Nak cakap apa? Lembu tu cakap pada saya, sebenarnya tak ada apa-apa saya nak cakap. Faham Kalau lembu tu, dia dibenar bercakap tentang topik perang ni. Dia diberi peluang berkata-kata semua hidup dia. Saya kata pada lembu, apa kamu nak tanya? Dia kata, saya tak akan bercakap apa-apa. Sebab kita tak akan bercakap satu benda yang menggambarkan kelemahan kita berfikir, kemalasan kita berfikir, dalam kebodohan kita dalam berfikir. So stoplah tanya dia, what is the end game? Terima kasih.
Iran dapat bertahan ke tuan? Saya jawab secara praktikal lah. Pengumuman akan dilaksanakan. Iran akan mengalami kemusnahan besar, tapi Amerika tak akan boleh jajah Iran. Apa yang Amerika lancarkan perang adalah untuk melumpuhkan Iran selama 20 tahun. Dalam 3 perkara. Iran tak akan boleh bangunkan uranium. Iran tak boleh bangunkan senjata pelancar roket untuk mengancam Israel pada jarak 2,500 km. Dan Iran tak boleh membantu kumpulan-kumpulan proksi Iran yang berada di sekitar Israel. Iaitu pertama adalah Hezbollah. Yang kedua adalah Houthi yang boleh melancarkan roket. Jadi perang ni adalah perang untuk melumpuhkan Iran. Dia tak takluk Iran, dia tinggal je Iran macam tu. Dan dia akan suka kalau dia dapat tinggalkan Iran dalam keadaan perang saudara. Supaya 20 tahun jadi 40 tahun. Kalau tinggalkan Iran dalam keadaan tidak ada perang saudara, Iran ni boleh bangkit kembali tapi 20 tahun. Kalau dia tinggalkan Iran macam Libya, di mana puak-puak pro-nasionalis Gaddafi berada di Benghazi, manakala puak-puak pemodenan Libya mengawal bandar Tripoli. Sampai sekarang tak boleh bergerak. Sebab yang menguasai Tripoli tunjuk peta sekejap. Dia nak. Sebab tu mereka marah. Israel marah pada Amerika kerana dia bagi ruang kepada Ahmad Asharak naik. Sebenarnya Syria tu nak ditinggalkan dalam kancah perang saudara. Sebab mereka tak peduli siapa naik. Kalau kancah perang saudara, di mana Hizbut Tahrir Al-Syam naik, kemudian dia diminta perang dengan orang Alawiyah. Di mana dia membenarkan Rusia untuk terus sokong puak-puak yang menyokong Bashar berkekal. Dia nak Iran tu Syria diterang dalam perang saudara. Tapi Israel marah, Amerika campur tangan dan stabilkan Syria di atas paksaan negara-negara Arab bagi mendapatkan kompromi minyak. Berarti kalaulah ditinggalkan, tengok ni. Syria, dia orang jatuhkan Muammar Gaddafi. Sebelum jatuh, kononnya Syria akan menjadi negara yang lebih hebat. Tanpa pemimpin tanpa pemimpin yang korup, Syria akan maju kerana, Libya akan mabuk kerana dia adalah negara tani yang berjaya menanam sayur di tengah padang pasir. Kan dia biar je. Ini government Iran of the day. Dia kawal lah sempadan Sirte ni. Ini Libya kuning ni adalah kawasan yang tak dikawal government of the day. Dikawal oleh kumpulan pemberontak yang masih lagi menyokong Muammar Gaddafi. Ini Syria yang dikawal oleh tribe. Puak-puak hutan, puak-puak padang pasir Badui yang tak mau terlibat dengan kumpulan biru yang disokong oleh Barat ataupun kumpulan kuning yang masih menyokong gerakan nasionalisme ala Muammar Gaddafi. Dia nak tinggal begini dan dia tinggal kekal begini. Supaya apa? Bila orang Islam yang ditinggalkan berperang, berarti keuntungan. Bagi mereka adalah kerana mereka tak perlu uruskan negara Islam, kerana negara Islam diuruskan oleh perang dia sendiri. Jadi kalau tuan-tuan faham, apa yang mereka nak adalah dua. Musnah satu dah. Bonus sekiranya pelaku peperangan. Di mana gerakan Syiah yang tak mahu lagi sebuah negara Syiah, dengan Syiah yang mahukan sebuah negara Syiah. Kalau perang tu berlaku, Amerika untung. Dia fit senapang je. Senapang kos dia lebih rendah daripada bombing dan segala macam. Lepas tu dia suruh pasukan-pasukan yang menyokong dia ambil je telaga minyak. Tapi dia tak bagi keamanan. Dia suruh ambil telaga minyak, minyak jual dekat dia. Kau peranglah dekat garisan tu. Dia pun ambil minyak. Orang yang terdesak berperang nakkan senjata dapat apa? Tukar minyak dengan senjata dan tak lagi tukar minyak dengan wang. Itu yang diharap supaya berlaku perang saudara di Iran. Puak yang nak menjatuhkan ni akan disokong. Dengan syarat kau pergi ambil tu telaga minyak, kami bantu bom, kau dapat telaga minyak. Kami akan fit kau dengan senjata di atas ideologi kau nak membina Iran moden yang bebas daripada ketaksuban Syiah. Yang satu puak lagi akan mendapat sokongan daripada Rusia dan juga Rusia dan juga China. Amerika akan biar sokongan tu berlaku. Tak apa, China labur pun untuk perang. Kita dah dapat kawasan minyak. China pun labur untuk dapat juga sebahagian kawasan minyak yang lain. Islam yang disokong oleh China pun membeli senjata daripada China dengan serahkan minyak. Islam yang disokong oleh Amerika pun membeli senjata kemudiannya menjual minyak. Akhirnya siapa yang rugi? Kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan akan tahu krusialnya. Kenapa saya bagi tahu pada tuan-tuan, tak payahlah terlampau arif sangat mengenai perang mazhab. Kerana akhirnya, kalau kita orang Sunni pergi perang pun Amerika bagi senjata, kalau kita orang Syiah nak perang dengan kita pun Rusia bagi senjata. Sebab semua orang nak. Titik kelemahan dalam Islam ini adalah peperangan mazhab ni akan membantu. Rusia dengan China pun ya-ya-ye. Sebab dia dapat minyak free dengan tukar pada senjata je. Amerika dan Eropah pun ya-ya-ye. Sebab dia dapat minyak tukar dengan senjata. Kalau Iran tu dapat dibahagi dua, berarti Iran akan menjual dua minyak tanpa mendapat wang tapi mendapat senjata. Mudah untuk tuan-tuan faham. Sebab tu saya jelaskan pada tuan-tuan.
Abang ni kata kan betul-betul perang sama Muslim, kenapa dia orang makan kuaci? Sebab tu saya bagi tahu pada tuan-tuan, kenapa saya tak membenarkan penghinaan ke atas Arab. Apa-apa saja benda yang memecah belahkan lagi orang Islam, saya selalu duduk kat sini dan marah. Orang kutuk saya dekat thread. Dia ni in denial lah. Dia ni in denial, tak mau terima kata Arab ni buruk. Siapa in denial? Tak in denial. Kita berada dalam keadaan kalau kita masih lagi makan budaya memburuk-buruk sama Islam, kebenaran itu datang daripada kitab barat. Kita bacalah surah Wal-Asri. Okey, pesan-pesan. Kalau wayang tak payah tengok lah, dik. Jap, ni wayang ni semua ni. Saya cukup malam saya nak suka komen orang-orang yang masuk yang bangang ni. Mana dia wayang semua ni? Wayang je semua ni. Mak Boxing. Kalau wayang Mak Boxing, kau tak payah hidup. Kau ikat badan kau dengan batu pergi terjun. Hidup ni wayang, berapa kau nak hidup? Kau mati dulu untuk membuktikan dunia ni wayang. Kau dah pergi mampus, lepas tu kau tinggalkan sekeping kertas. Saya tinggalkan dunia ni kerana wayang. Bab dapat duit BRIM kau ambil. Buat dapat bajet kau ambil. Kereta kau nak cantik. Bab rumah kau nak cantik. Perempuan lawa kau nak mengorat. Okey, lepas bab-bab yang tentang Islam semua wayang. Yang kau tu boleh menterdarah kenyang, yang kau boleh hidup senang, semua benda adalah real. Mak Boy King. Bila kena bab agama, semua wayang. Bila kena bab kena berjuang, semua wayang. Kau menterdarah seorang-seorang, sport rim kau nak tukar, baju sedondong kau kalut dengan bini kau nak pergi beli, itu semua real. Mampus. Asal hal agama je wayang. Asal hal dunia je kena buat lah bang. Bini suruh. Kena buat lah, siapa tak sayang bini. Tak blok saya akan jawab. Kadang-kadang tuan-tuan, bila saya jawab yang lain pun dapat pengetahuan. Dia bukan saya jawab kosong, saya jawab pun yang lain dapat pengetahuan. Kalau tuan-tuan, soalan-soalan begini, bukan seorang bertanya, beribu ada dalam ni fikiran sama seperti yang bertanya. Saya dah belajar algoritma yang sama. Seorang ni mungkin mewakili 10%. Jadi yang seorang ni saya ambil jawab, yang tak tanya pun sebenarnya dia dapat jawapan. Betul? Okey? Dan saya jelaskan begitulah bila kita bagi tahu dekat tuan-tuan bahawa ini saya tak ada nak berhenti. Kat mana awak masuk sekerat kot? Saya duk jawab ni sekarang ni saya dah habis. Saya akan habis barulah saya akan ambil soalan. Jadi saya tak sambung macam mana? Saya dah jawab habis tadi, dah kena faham bahawa negara-negara yang ditinggalkan. Okey, negara-negara katalah besok dalam negara kita ni berlakulah perbalahan. Okey, nak kunci negara kita dan nak kunci Indonesia supaya lumpuh Islam di Nusantara. Katalah orang-orang Kristian yang berbaiah dengan orang Kristian yang ada perjanjian dengan orang-orang Zionis ni kata, kami tak boleh ambil kerana kami hanya ada sekian peratus jadi Malaysia. Kami hanya ada sekian peratus jadi Indonesia. Kami tak boleh ambil negara ni. Kecuali biar mereka ni pupus kerana peperangan sendiri. Di Indonesia ada perbalahan kerana pandangan-pandangan Islam. Di Malaysia pun ada. Kemudian apa yang mereka buat? Mereka pecah belahkan kita aja. Tuan-tuan pun dapat lihat, bila kita berpecah, hari ini ada dengar lagi parti baru nak ditubuhkan. Bagaimana parti yang bukan Islam boleh dominan dalam negara kita? Kerana parti-parti berorientasikan Melayu berpecah kepada 7 atau 8. Kenapa hari ini rumit kita orang Islam ni nak kena beralah? Sebab sebahagian daripada kawan kita berada di sana. Sebahagian daripada kawan kita berada di sini. Jadi kita walaupun sebut tentang 62% orang Islam, kita sebenarnya berpecah pada banyak bahagian, menjadikan peratusan orang yang kecil berkuasa. Tuan-tuan ambil mudah je. Maka apa? Perkasakan golongan liberal. Kerana golongan liberal ni akan pro pada kita kerana mereka memerlukan kita untuk bekerja. Okey, pinggirkan. Golongan nasionalis kerana mereka ini identiti mereka, agama dan bangsa datang sekali. Lagi masalah. Buang fundamentalis kerana identiti agama mereka sangat kuat. Jadi mudah aja dalam dunia ni, tak perlu pakai kalkulator untuk kira. Malaysia adalah sebuah dunia yang kecil, dunia adalah sebuah Malaysia yang besar. Ambil faham macam tu aja. Malaysia adalah sebuah dunia yang kecil, dunia adalah sebuah Malaysia yang besar. Belajar daripada domestik pun tuan-tuan dah boleh faham. Maka kerana orang-orang yang berpegang pada agama dalam dunia ni, orang Islam ni yang pegang pada agama yang sangat kuat. Orang-orang lain masih lagi dianggap agama adalah perhiasan diri. Islam ni je agama sangat kuat. Maka untuk membolehkan, pecahkanlah agama ini. Yang mana golongan sekular ni bergabung. Kerana mereka adalah orang-orang yang mengejar dunia. Dia bergabung. Nak hapuskan kita. Tuan-tuan fikir akan susah? Tak susah. Sebab tu dalam negara kita hari ni, bila kita cerita tentang kuil India yang dibangunkan di atas tanah orang Islam, kita kena menghadap orang Islam.
Kerana puak ni tak bersetuju dengan pandangan kita bahawa agama tak terpakai dalam kes ni. Dalam kes ni yang pakai toleransi. Bila kita kata, hendaklah ikut semua peraturan kerana kita nak buat masjid. Kita orang Islam nak buat masjid, kena minta permit, kena minta apa. Proses dia bagi majoriti Islam. Kita kata orang lain, tak. Tolerate. Kalau kita minta proses tak apa. Sebab kita agama dominan, kita ikut undang-undang. Untuk mereka yang minoriti, kita kena tolerate. Kena tunjuk agama yang dominan ni bertolak ansur. Berkitab-kitab lapisan agama tu. Jenuh nak baca. Kita pun tak faham. Kita pun tak faham. Kita pun jadi tak faham. Jadi kita nak kena mengadap kawan kita pula. Kita tak naklah berkelahi. Kawan-kawan kita ni. La ilaha illallah. Kita kata kalau kita pergi, kita kena langgar dia dulu, kawan kita. Bukan langgar orang yang kemudian melanggar undang-undang. Kita kena langgar kawan-kawan kita. Di situ pun kita dah faham. Kita pergi kepada masjid yang sama. Negara kita tak ada Syiah yang sangat kuat. Tak ada Syiah lah negara kita ni. Kita berpegang pada ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada Wahabi pun sikit je. Kita masih lagi tak boleh menyelesaikan masalah ni kerana akhirnya, kalau betul-betul kita bersungguh, kita mandi darah dengan saudara seagama kita. Hanya kerana hal yang lain. Yang kita tuntut bukan pemusnahan, ikut undang-undang je. Maka saya bagi tahu kepada tuan-tuan, begitulah dunia bergerak. Dan begitulah tuan-tuan kena faham dengan mengambil kira tiap kali kita bincang tentang Syria ke, kita bincang tentang Iran, dia tak lari daripada kita berbincang tentang kita. Kerana akhir sekali, dalam soal kita melihat isu Palestin, kita kena lihat dengan mentaliti. Dalam isu Iran, kita kena lihat dengan mentaliti. Supaya besok, mentaliti itulah mempengaruhi kita cara kita berfikir dalam negara kita. Kalau di Iran kita kembangkan mentaliti Syiah, kebencian akan ada pada kita kerana hal-hal fiqh yang sangat kecil. Besok dalam negara kita, kita akan berbunuh sama kita kerana hal fiqh yang sangat kecil. Iaitu kerana kita telah membina keturunan demi keturunan kita yang sensitif kepada fiqhnya. Yang bukan berpegang pada syahadah. Tak, soal satu syahadah dah tak penting. Soal fiqh yang penting. Lama kelamaan orang tahu. Tunggu masa tanam je. Ini puak fiqh nasionalis, ini puak fiqh fundamental, ini puak fiqh liberal. Satu masa tanam labur, pum, mereka berperang kerana fiqh. Maka kita raih keuntungan. Kerana mereka akan menjadi 3 golongan yang akhirnya berbunuh sama sendiri. Kita tonggang di tengah-tengah tersebut. Sebab tu saya beritahu pada tuan-tuan, tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan kena faham. Apa saja. Saya tak marah. Sebab tu saya kata bertoleransilah. Selagi satu syahadah. Kerana kita kena faham, dalam dunia ini, kita telah dipecahkan di atas kelemahan kita sendiri. Di mana kita, macam ni saya cakap tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan benci Iran pada Syiah. Esok tuan-tuan, hari ni tuan-tuan tak akan sanggup perang. Kerana Netanyahu masih seorang Yahudi. Esok Netanyahu dan orang-orang Yahudi masuk Syiah. Saya ingat tuan-tuan pergi perang. Sebab semangat anti Syiah dah banyak lama dah. Sebab tu ada satu sindiran. Mereka tidak akan memerangi Netanyahu kerana mereka sibuk bercakap tentang Syiah Iran. Mereka hanya akan berperang dengan Israel kalau Israel itu Syiah. Sebab kita ditanam semangat memerangi orang yang kita anggap sesat dari segi fiqh lebih besar daripada memerangi musuh yang nyata. Kalau faham tak apalah. Untuk kebaikan kita, kita belajar. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan kan. Ambil bahagian yang paling mudah. Masjid Al-Aqsa ni. Kita ambil perayaan Masjid Al-Aqsa ni adalah pada Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Okey. Saya tanya dengan tuan-tuan dan saya tanya pada diri kita. Pernah tak tuan-tuan menangis kerana Masjid Al-Aqsa? Tuan-tuan cakap ikhlas je. Siapa kata tak. Tuan-tuan berdoa. Lepas rezeki semua, tuan-tuan menangis. Kerana Masjid Al-Aqsa rumah suci yang ketiga. Kiblat kita yang pertama, 17 bulan. Israel ambil. Ramai taklah kalau jawapan ikhlas. Kita akan tak. Sebab tak ditanam pada kita. Kita kehilangan sesuatu yang Al-Quran sebut. Sebagai tempat yang suci. Kenapa tuan-tuan? Kerana inilah prinsip dia. Kerana prinsip dia, bercakap sesuatu yang memerlukan kita bertindak. Para ulama' tak nak, orang alim tak nak. Kerana kalau bercakap satu benda kita kena bertindak. Tanggungjawab kita ke atas agama jadi besar. Tanggungjawab kita ke atas agama jadi besar. Tanggungjawab kita ke atas agama jadi besar. Bila beban kita terhadap agama menjadi besar, kita tak mahu. Sebab dia meletihkan kita. Dia menyusahkan kita. Maka kita lupakan. Kita lupakan. Tapi, kalau sebut je pasal Syiah, semangat tuan-tuan.
Dia menyesatkan ajaran dia. Ada 10 orang dekat Gombak pun, tuan-tuan dah tak tidur malam dah. Walaupun pada 10 malam akhir, orang Islam tak boleh bersolat di Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan kata, tak boleh solat. Kenapa dia tak boleh solat kat Masjid Al-Aqsa? Yahudi tak bagi. Yahudi kepung. Yahudi katuk orang Islam. Okey. Tahu-tahu dekat Gombak, ada Syiah 10 orang. Sambut 10 malam akhir. Esok demo tuan-tuan. Naik kereta daripada Kelantan, Terengganu, mai Kuala Lumpur ni. Kenapa dia boleh duduk kat Gombak dan buat majlis? Tuan-tuan mai. Mana boleh? Dalam tanah Melayu ada Syiah. Saya bagi gambar yang mudah. Hari ni pun tak ada siapa boleh menafikan, tanyalah pada diri sendiri. Sebab tu kita tak akan bercakap satu benda yang kemudiannya membolehkan kita bertanggungjawab. Sebab bercakap tentang Masjid Al-Aqsa ni berat tanggungjawab dia. Kan? Kita nak benda-benda yang kita bercakap tentang agama. Sebab tu saya kata besok kan, kalau tengok dalam peta kebentukan Israel ni, saya nak beritahu kata, macam mana? The Greatest Israel tentang best tu. Ramai yang malam ni baru tahu. Kata tentera Israel, Google kat saya sekejap, tentera Israel masih pakai best ni. Tengok tu, dia masuk sampai Saudi Arabia. Di bawah naratif baru, para sejarawan Israel minta tanah ni luas lagi sampai ke kota Mekah sebab dia nak ambil balik kota Khaybar. Dia nak ambil balik kota Khaybar. Tuan-tuan tengok ni. Bila saya tanya ni, semua kata baru tahu. Sebab tak ada ulama bagi tahu kita, The Greatest Israel ni sampai ke tanah suci Mekah. Kerana Israel mengambil kira indah peta dia. Main babak. Saya dah Google dah tadi. Okey. Dan Israel masih pakai patch ni. Tentera IDF pakai patch tu. Patch yang bawah tu apa? Patch yang bawah tu adalah bendera negara ni. Okey, bendera negara ni. Dia nak Iraq, dia nak Syria, dia nak Saudi Arabia. Okey, dia nak sampai ke Semenanjung Sinai Mesir. Ni yang ni belah ni Mesir. Ni belah ni Mesir. Dia nak Mesir ni habislah Jordan dia dah ambil ni. Israel dia nak ambil, dia lagi pergi belah Jordan. Dia kena ambil Syria. Turki dapat sikit dekat dia. Dalam peta ni, Turki ada sikit dekat dia. Dia turun sampailah Saudi Arabia. Macam mana peta ni? Peta ni masih ada di bawah tentera Israel sampai sekarang. Tu, di bawah tentera Israel tu, patches bawah tu, atas tu bintang, itu 6 negara yang akan membentuk satu bulatan, bumi Israel. Dia letak bintang 6 tu. Mereka kena masuk ke Mesir. Mereka kena ambil Palestin. Mereka kena ambil Lebanon. Mereka kena ambil Syria. Mereka kena ambil Iraq. Mereka kena ambil Arab Saudi. Tu 6. Okey, 6 dia letak dekat bawah dia tu. Peta bawah tu. Yang nampak setompol tu. Okey, sampai sekarang, kalau Israel tak berminat untuk mengambil tanah ni, kenapa setiap tentera IDF pakai patch ni? Sampai sekarang. Kenapa patch ni tak diturunkan? Tuan-tuan baru tahulah. Pasal selama ni kita tak nak ambil tahu. Kalau ambil tahu jadi berat. Kita nak kena bertanggungjawab melindungi Syria. Kita rasa alamak. Kena fikir pula nasib Arab Saudi. Kita akan rasa hidup ini berat. Maka itu Israel akan berasa untung. Kerana semua umat Islam mula merasakan bahawa sebahagian besar daripada mereka merasakan, memikirkan tentang saudara Islam dan nasib saudara Islam mereka adalah berat. Orang Arab tidur dia perang lah tuan-tuan. Yang tidur Melayu. Ya Allah, dia masuk tanya orang Arab tidur pula. Kau pergi Arab naik kapal terbang. Kau tanya dengan orang Arab depan mata. Kau tanya dekat sini Arab tak ada siapa nak tampar kau. Kau pergi depan orang Arab, kau tunjuk peta ni, lepas tu kau maki orang Arab kata dia tidur. Yang orang Arab berperang, kau umur berapa? Masuk je, jawab je, umur kau berapa? Orang Arab berperang tahun 57, tahun 56 bermula sekali Mesir perang. Tahun 67, tahun 73. Adalah kerana kesedaran mengenai Saudi yang jahat ni, akan kedudukan Israel yang jahat ni. Tapi Israel ini dibantu oleh rakan-rakan yang saya kata tadi, daripada Amerika, daripada Eropah. Tak payahlah bertekak siapa guna kaedah diplomasi ataupun tidak. Kan? Sehari aku balik pasal hal kuil, aku tanya kat kau pula. Kuil dekat Malaysia ni dah guna soal apa dah, undang-undang kita dah pakai, peraturan kita dah pakai, tak selesai dia. Kau duk kutuk Arab bab diplomasi. Aku tanya dekat kau, beratus kuil yang ada sekarang ni, semua dibangunkan di atas tanah haram berpuluh-puluh tahun. Undang-undang ada, PBT ada, undang-undang tanah ada, kerajaan negeri pun ada, tuan punya tanah pun ada. Tak boleh selesai. Lepas tu kau kata Arab tidur. Kalau nanti orang dengar cerita, Arab dengar cerita pula, Melayu nak ubah kuil pun tak boleh. Kuil tu bina atas tanah haram. Milik orang Melayu. Milik orang Melayu. Arab tu kata, kau bukan tidur. Kau dah patut mati.
Arab kata, kau bukan patut tidur. Kau dah patut mati dah. Jadi janganlah kita persendakan keadaan dan kita tak faham ujian diturun tu dalam pelbagai. Ujian kena dekat kita jadi macam ni. Kita pun tak tahu macam mana nak fikir. Kalau mati lagi banyaklah naiknya rumah hanutan haram ni. Tapi dalam tak mati ni pun tak boleh nak buat apa. Jadi kau jangan tanya pasal Arab. Dia besar negara dia, musuh dia pun besar. Israel lanatullah, disokong oleh negara besar. Aku cerita rumah hanutan haram dia. Puluh tahun. Gaul kepala nak selesai. Macam mana dalam akta tanah ada PBT pun orang Melayu. Lepas tu, aduh, kenapa jadi susah? Jadi, siapa yang tidur? Sudahlah, tuan marahlah PBT semua. Kita jawab soalan ni. Senang je tuan-tuan jawab. Sampai dekat Israel, Israel tidur. Aku cerita kat Malaysia, kau salahkan PBT je. Last kali ke kau je yang betul. Kau salah pula orang tu, kau salah orang ni, kau tengok. Bila naik spam komen kan. Sampai dekat Arab, sampai dekat Israel, kau kata Arab tidur. Sampai dekat sini, kau kata pula PBT tidur. Jadi dalam dunia ni, kau je yang tak tidur. Jadi dalam dunia ni, yang Allah bagi betul-betul hebat kau je. Kau seorang je tak tidur. Orang lain semua tidur dalam dunia ni, Masya Allah. Baru aku tahu. Tengok, betul tak? Bila kata dekat Arab, tadi kau salah dengan Arab. Sekarang bila kata kat Malaysia, kau salah pula PBT. Lepas tu nanti kau salah pula tu salah ni. Jadi yang tak salah kau. Berarti memindahkan salah pada orang ni perangai kita. Boleh nampak mana ni dah tangkap banyak dalam komen Ziad Stream. Dah dapat tangkap banyak dah. Berarti DNA kepala kita ni, siapa kita nak salah? Tadi Abang Zainal, dia orang tu tanya pasal Arab. Abang Zainal ada bantai kita dah. Abang Zainal bantai kita salah PBT lah. Kita salah lah itu, kita salah orang ni. Asal menggelabah aja salah orang. Asal menggelabah aja salah orang. Jadi lawak lah juga untuk aku. Ada banyak benda tak payahlah bagi jawapan. Bila saya sindir balas tu, ambil jadi renungan sudah. Oh tak, tadi Mamat tu salah Arab, kau orang duk diam. Aku tolong jawab kan. Bila aku bangkitkan kuil tadi nak jawab, kau dah panik dah. Kau pula yang jadi triggered. Lepas tu kau kata salah moderator. Host ni sentap. Komen kau orang ni kalau boleh-boleh semua sentap. Sekarang ni kalau aku tak cakap kan, kalau sebab kau orang kan komen je, muka tak ada. Aku nak prove dekat orang pun seorang suruh baca komen, aku sedih lah, takut orang tekan kau orang punya profile. Kau tengok. Dia kata aku sentap. Aku baru entak sikit je. Panjang berjela. Tapi yang sentap tetap host. Yang sentap tetap moderator. Kau orang semua bagus. Kau orang semua A. Jadi dalam dunia ni, akhirnya salah aku. Tadi salah Arab, lepas tu salah PBT, hujung sekali salah aku lah. Pasal aku yang bangkitkan isu ni. Ada benda saya bagi jawapan. Tak payahlah salah orang lain. Kau janganlah panik. Tiba-tiba macam aku kata dekat kau secara peribadi, aku sebut untuk jadi pengajaran. Balik-balik fikir je. Kau pergi jawab pula salah orang lain. Jadi kau tak payah nak fikir. Benda ni kalau asyik duk salahkan orang, tak terfikirlah kita. Tak apa, ambil 3-4 hari balik fikir. Yang cerdik tu fikir. Kena ada fikir dulu. Okay, kalau kau pindah dekat orang lain, jenuh. Malam ni korang nak saya belanja buku apa? Sebab saya marah korang banyak malam ni. Saya minta maaf lah. Sekarang ni, saya tak boleh buang panggil marah. Tapi saya ambil bahagian lain ni, saya kena minta maaf. Pada siapa yang kecil hati, pada siapa saya marah tu, saya minta maaf. Tapi kena cakap lah benda ni saja yang boleh dibincangkan. Dan inilah jawapan yang saya rasa. Boleh saya ceritakan pada tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan kecil hati, tuan-tuan apa-apa, saya minta maaf. Fi, siapa yang belum lagi follow, tekan je follow Ziad Stream. Yang belum lagi follow, tekan je follow. Okey, seorang nak Fihi. Okey, Fihi nanti saya cek harga, kejap lagi saya naikkan. Siapa nak buku Muhammad tak? Muhammad hari ni dah sampai 500 buah. 50 buah dah pause untuk orang order semalam. Hari ni berapa orang lock Muhammad? 50 ya? 50 lah. Okey, Muhammad ada 400 lagi kat saya. Okey, siapa nak Muhammad? Okey, nak Muhammad. Saya naikkan buku Muhammad kepada tuan-tuan dengan harga
dengan harga belanja. Okey, tuan-tuan lock ramai-ramai, jangan lock add to cart, lepas tu tak bayar, kesian. Buku Muhammad ni tinggal 500 je, tinggal 400 lah, 100 saya dah jual. IDBE ni adalah Institut Buku Darul Ihsan. Fokus mereka adalah menerbit buku-buku yang kuat prinsip daripada agama Islam, yang mana saya jual. Okey, tuan-tuan nak sekarang ambil. Orang Singapura DM. Pasal tak boleh beli. Okay. Tanah Muhammad, Nabi Muhammad SAW, sirah dia yang sangat popular, yang sangat masyhur, Martin Link, tulisan 1983, terjemahan dalam bahasa Malaysia 2021. Okey, kalau tuan-tuan nak, ambil sekarang. Sebab buku Palestin kejap lagi. Siapa nak tangan-tangan yang menzalimi Palestin ni? Okey, Gaza. Tangan-tangan yang berdarah di Gaza. Saya dah review selalu buku ni, tuan-tuan akan dapat lihat. Tuan-tuan baca je bab pertama, sampai muka surat 6. Muka 1 sampai muka 6, tuan-tuan akan tahu bahawa ops yang dilancarkan ke atas Iran tahun 2026 samalah bagaimana tahun 1956 Israel menyeret Amerika dan Perancis masuk bantu dia menyerang Mesir dalam Perang Suez. Okey, tuan-tuan baca 6 muka surat je. Muka surat 6 je tuan-tuan baca. Tuan-tuan dah tahu, ya Allah, 50 tahun. 70 tahun. 1956, Israel guna taktik yang sama. Mesir tolong, dia mahal. Taklah gitu. Kalau saya nak murah, macam mana saya nak bagi? Buku ni kan ada kos print, kos penerbitan. Jadi tuan-tuan, kalau ilmu Puan Fazli Aziz kau nak murah, saya pun tak tahu. Kalau kau tak nak murah, dengar saya review je. Kan saya selalu kata, buku ni orang tak beli pun tak apa. Tapi semua buku saya review. Tak ada siapa pun yang masuk dalam stream saya tak tahu isi buku yang saya review. Tanyalah siapa ikut saya lama yang tak faham isi buku saya stream. Sebab konsep saya menyampaikan buku. Lepas tu siapa nak beli-beli. Pembeli saya ni tak sampai 3% daripada yang follow live saya. Jadi jangan rasa marah kata mahal. Pasal buku ni bukan saya jual, buku orang. Diterbitkan oleh orang. Ni pakai kertas. Dia bukan pakai Helio. Okey? Bagi kalau tuan-tuan sampai saja 6 muka surat buku ni, tuan-tuan akan faham bagaimana Frankenstein, penulis buku ni, Norman Frankenstein tulis. Lagi tu nak murah beli surat khabar Cina. Tapi pergi minta yang bulan lepas. Dia jual timbang kilo. Kalau nak murah beli surat khabar Cina. Tapi beli yang bulan lepas. Dia jual timbang kilo. Okey, so saya jelaskan. Dalam buku ni, bila tuan-tuan sampai muka surat 6, saya tunjuk peta Gaza balik. Bila Israel membentuk negara haram dia, dia nak tanah Gaza ni. Ini tahun 48. Peta tahun 48 hijau begini. Peta tahun 67 pecah begini dan peta tahun sekarang dia pecah-pecah, dia ambil lagi banyak tanah Palestin. Ini adalah tanah Palestin peta 48 dan tahun 67 dipersetujui. Inilah dua negara. Okey. Israel nak juga tanah Gaza ni. Pada waktu ni, dia ambil Israel bina negara haram tahun 48. Mesir pun merdeka 48. Tanah-tanah Arab tak tahu Israel haram ni dibina kerana tanah Arab pun sedang mendapat kemerdekaan. Jatuh daripada Osmaniyah, masih lagi dijajah British. Jadi Mesir ni barulah dapat kemerdekaan tahun 48 daripada British. Tahun 48 juga British menubuhkan negara haram Palestin. Negara haram Israel. Tapi bila dia halau orang Palestin berkumpul di hujung sempadan Mesir ni. Okey, nama masa ni Yasir Arafat belum lagi menubuhkan PLO. Gabungan 8 pejuang parti Palestin, belum ada perang Swiss 1956. Ni nak menuju perang Swiss. Pejuang-pejuang Palestin yang duduk dekat sini nama dia Fadain. F-A-D-A-I-N. Fadain. Fadain ni kemudiannya mendapat bantuan senjata daripada Mesir. Israel nak serang tanah Gaza ni. Tapi Presiden Eisenhower, Presiden Amerika kata jangan serang. Kerana ini piagam, kamu kena patuh. Ini peta Palestin. Apa Israel buat pada satu malam, dia masukkan komando dia serang Mesir. Dia balik. Cerah besok Mesir serang bertubi-tubi kerana ranting kemarahan di antara Mesir dengan Israel dah tinggi. Sebab Mesir kata Israel ini melampau, dia telah menubuhkan negara haram atas Palestin. Maka Mesir pun serang. Bila Mesir serang, Israel hello. Amerika dan Perancis mengatakan tanah dia dicerobohi oleh Mesir. Amerika datang dan kemudian melancarkan perang ke atas Mesir. Bila lancarkan perang ke atas Mesir untuk pertama kali, Mesir kehilangan tanah Sinai ni. Tanah biru ni dulu pernah dah jadi sebagai Israel. Sebab tu Mesir menandatangani perjanjian Camp David 1973 nak ambil balik tanah ni. Tanah ni Israel dah ambil. Dalam perjanjian Israel kena undur. Jadi bila tuan-tuan baca buku ni, tuan-tuan akan dapat lihat apa yang dijelaskan sejarah satu. Kita faham sejarah, kita faham apa itu perang yang Israel lancarkan. Bagaimana pada zaman yang berbeza pun Israel boleh menggunakan taktikal yang berbeza untuk menyeret negara-negara barat menyertai perang yang dianjurkan. Kemudian tuan-tuan tengok Mabi Maibara. Dalam kes ni, paling Norman Frankenstein marah.
Sebelum datangnya kenapa Afrika pergi buat pertuduhan kepada Israel, dianggap kes besar. Kerana pertuduhan-pertuduhan yang dibuat ke atas Israel sebelum ni. Ada seorang peguam majlis hak asasi manusia, dia buat pertuduhan. Dia takut kerana dia diugut. Akhirnya dia tarik pertuduhan tu. Dia peguam, dia adalah wakil hak asasi. Dia nampak pembunuhan di Gaza. 1,000 lebih orang dibunuh di Gaza. Dalam intifada tahun 2000-2001. Yang mana tebalkan buku kick dia. Yang mana komen merapu, tebal buku tak payahlah. Kalau nak buku nipis, saya terpaksa kick lah benda-benda merapu ni. Kalau kita simpan pun tak guna orang macam ni. So saya jelaskan, bila sampai saja dalam perjanjian intifada tahun 2000, orang Palestin keluar baling batu. Israel bunuh orang Palestin 1,000 orang lebih. Sebahagiannya ditembak secara padang terbuka. Maka ada orang ni, dia dapat nak pendakwaan. Punyalah Israel ugut dia, dia tarik pendakwaan dia. Seperti mana saya bagi tahu dekat tuan-tuan tentang Jeffrey Epstein. Kenapa fail dia dibuka sekarang? Siapa saja sekarang ahli Demokrat atau ahli Republican, kalau dia ni banyak sangat bercakap anti-Israel, nama dia akan keluar dalam Jeffrey Epstein. Kerana Jeffrey Epstein adalah salah satu model senjata memerangkap semua orang untuk tidak berada dalam perangkap Israel. Jika tuan-tuan nak, tuan-tuan akan dapat tangan-tangan yang berdarah untuk mengingatkan tuan-tuan. Kalau tidak, nanti tuan-tuan masuk tanya saya kan, end game, siapa akan menang dalam perang ni. Because saudara tak ada apa yang dipanggil kerangka pemikiran untuk memahami. Sebenarnya memerangi sebuah negara Israel ini bukanlah tentang jumlah tentera. Bukan berapa banyak orang Arab. Kita memerangi satu bangsa yang boleh memerangkap satu dunia dalam apa jua keadaan. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan ambil buku ni untuk memahami apa yang saya sebut tadilah. Tapi kebanyakan taktikal aja. Kalau tuan-tuan nak dengar pula hujah-hujah yang disampaikan oleh Kristian Zionis. Di Malaysia, banyak Kristian Zionis selalu hujah dengan kita di media sosial. Mengatakan secara sejarahnya, macam ni Kristian Zionis ni bila mereka membentuk ikatan mereka di Amerika Syarikat dengan menggunakan fatwa, kononnya 3,000 tahun, 1,300 tahun yang dulu, di Scotland ada bai'ah di mana kedua-dua ulama Saint ni dan juga seorang padri Kristian ni bersetuju. Seorang Rabi Kristian bersetuju agama mereka ni masuk Islam, masuk syurga. Islam dia masuk neraka. Bila sahaja Israel tak boleh menggerakkan senjata sosial dalam negara Islam, kerana Israel tak banyak kekuatan dalam negara Islam, di Malaysia, Indonesia, macam mana dia nak gerakkan senjata sosial? Dia gunakan orang-orang Kristian di Malaysia yang menyokong prinsip Zionis. Tak semua Kristian, tapi ada Kristian yang menyokong prinsip Zionis. Dia bagi pada mereka apa yang dipanggil sejarah yang dia kata, tengok dalam Quran, disebut Bani Israel. Tengok dalam Taurat, tengok dalam Injil, disebut Bani Israel. Menjadikan hujah Al-Quran yang mereka gunakan untuk menunggang bahawa mereka adalah bangsa yang terawal. Tapi akhirnya Nur Musalah ni tahu. Selagi dia tak menulis kajian akademik bahawa 4,000 tahun dulu orang Palestin dah pun wujud. 4,000... Saya jual buku. Buku ni, Frankenstein ni penulis Amerika, diterbitkan oleh IDBE, Institut Buku Darul Ihsan. Jenuh lah saya nak tulis semua buku. Saya ni penjual buku kak. Kalau buku-buku yang saya tulis yang ni je. Saya ada 20 buku saya tulis. Buku-buku saya tulis kebanyakan salah ni buku saya, simple je. Saya nak kena cerita lah pula. Penat saya. Buku ni diterbitkan oleh Institut Buku Darul Ihsan. Buku ni oleh Biblio Press. Kerana saya kata dekat Biblio, terbit buku ni. Kerana buku ni saja akan membantu orang Islam menjawab hujah bahawa kedudukan Yahudi di atas tanah yang dia dakwa tanah Promised Land 3,000 tahun. Orang Palestin ada sejarah 4,000 tahun daripada zaman Gansa. Maka hujah-hujah ni lah kita nak jawab. Bila orang menggunakan hujah Al-Quran yang ditunggang dengan mengatakan Al-Quran pun menyebut tentang wujudnya Bani Israel. Dia ambil hujah daripada Injil sebut Bani Israel. Tapi saya bagi tahu dekat tuan-tuan, ada buku yang membuat kajian bahawa orang Palestin dah wujud 4,000 tahun, 1,000 tahun lebih dulu, sebab secara sejarahnya pun orang-orang Bani Yahudi ni datang daripada pengikut Nabi Musa yang melarikan diri daripada Firaun. Mereka datang, tanah Kanaan bukan tanah kosong. Tuan-tuan Zionism pun tuan-tuan tak tahu. Siapa yang belum follow, tuan-tuan tak tahu kenapa Zionis bermusuh dengan Iran dan Arab. Arab dan Iran bermusuh dengan Zionis. Tapi Arab dan Iran juga bermusuh. Nak faham tentang membongkar segala konflik ni, dia cerita tentang The Greater Israel, dia cerita tak mudah. Dan kemudian kenapa Arab dan Iran bermasalah? Ini semua cerita ini basic oleh penulis Malaysia Tuan Haji Nasai. Saya tolong jual juga buku ni, diterbitkan oleh PT Timur Tengah. Diterbitkan oleh Tuan Haji Nasai sendiri, saya tak tahu. Palestin 4,000 tahun sejarah dengan buku ni basic. Buku ni mudah. Lagi satu kan. Kalau nak buku nipis, tak payah sebut buku. Baca surat khabar Cina.
Senang. Sebab kalau buka, tak faham, boleh langkah, buang. Beli sekilo. Beli sekilo. Kan sekilo surat khabar Cina yang bulan sudah tu kan murah. Beli, buka, buang. Bila nak dapat ilmu, tebal lah. Nak dapat ilmu ni tebal lah. Jadi jangan takut buku tu tebal. Sebab takut sendiri diri kita yang bebal. Mana tuan-tuan takut? Buku tebal ke ataupun tuan-tuan jadi bebal? Bebal, kata songsang dia adalah bodoh. Tuan-tuan nak macam mana? Kalau tuan-tuan tak boleh baca buku kerana IQ tuan-tuan rendah, jangan salahkan buku. Duduk diam-diam je. Dah tahu dah Allah jadikan kita, otak kita kecil. Buat macam mana dah dilahirkan macam ni? Sebab ditakdirkan dalam dunia akan ada orang bodoh. Dan ditakdirkan dalam dunia akan ada orang yang tak cerdik. Tapi tak dinafikan orang bodoh dan orang tak cerdik boleh masuk syurga. Jangan buat kacau je. Yang menjadi masalah apabila tak bodoh, bila bodoh dan tak cerdik, buat kacau. Dengan menyalahkan buku tebal, dengan menyalahkan ilmu ni susah nak difahami. Bukan salah ilmu. Awak duduk elok-elok je. Sebab banyak orang yang bodoh mati masuk syurga kerana dalam bodoh dia membuat amal yang baik yang banyak. Okey, settle tuan-tuan nak